Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama kali banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang taufik hidayah boleh kita adakan satu majlis yang barakah, majlis ilmi untuk kita memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah bersama dengan saya ni dan Ustaz Nurdin Dallah, insya-Allah akan kupas dan beberapa tajuk yang kita adakan pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dah sebelum kita nak langsungkan majlis kita ni, dah saya harap Ustaz Din kita ni ta'aruf, kenalkan diri dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan penonton kita ni munafaat bersama. Dah, tafadhal Ustaz Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nama Nuruddin bin Abdullah Baka Dallah. Ya. Sekarang ni Ustaz Din duk tugas di mana Ustaz Din ni? Ya, sekarang saya duk mengajar satu madrasah dalam Jalan. Tapi belum ada saya nak mengajar di madrasah ini. Saya sudah besok pergi belajar di Mesir dalam 2 tahun. Masya-Allah. 2 tahun. Di dalam 2017. Lepas tu 2019 tu nama dikabul di Jamiah Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Maka saya pun pergi hubung di sanalah dalam masa 4 tahun setengah. Gitulah. Dah, maka saya pun sudah tamat bahagian Kuliatil Hadis wa Dirasati Al-Islamiyah di Jamiah Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah, barakallahu fiik, insya-Allah. Alhamdulillah, dan sebagai mukadimah dah kata ta'aruf ustaz kita, muhadir kita pada malam ni. Jadi insya-Allah dan malam ni kita akan bersama dengan tajuk jin. Ustaz Din, kita bersama dengan tajuk jin. Adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum pada kita nak kupas, nak kecek haji ni Ustaz Din, saya nak Ustaz Din ni cuba royak sikit apakah usul asal Ustaz Din ni boleh mendalami fahamkan tajuk jin kita ni Ustaz Din, insya-Allah. Ya, alhamdulillah boleh. Ya, saya mula wasa nak belajar sakut pak dengan jin ketika saya duk mau 3. Mau 3 lagi. Mula mau 3 lagi. Masya-Allah. Mula mau 3 tu wasa nak tahu haji dengan sebab ada satu orang ustaz saya lah. Ya. Ustaz yang kesal di segi haji bagi saya, iaitu Ustaz Abdullah bin Kadim. Ustaz Abdullah bin Kadim ni asal dia orang Setun. Orang Setun. Orang Setun. Ya, lepas tu dia tu banyak negeri yang biasa duduk, di antaranya Malaysia. Dengan sebab ia tak boleh duduk di kampung dia kena pindah pergi ke Malaysia. Dan dia juga biasa duduk di Mesir. Di antaranya, tapi ia tamat belajar di Jamiah di Pakistan. Abu Bakar. Pakistan. Ya, Pakistan. Ia pun habis bagi hadis. Ia juga soncai. Ia dirasa nak belajar ni. Ia belajar haji ni ketika ia umur dalam posi. Kecil-kecil lagi. Kecil lagi Ustaz Allah ni. Masya-Allah. Sehingga ia royak kepada saya, ia ni biasa hamat jin orang yang pertama ketika ia duk mopak lah. Ketika mopak. Bukan mopak. Posi. Omo dalam
belas. Belah dalam Eh, porsi ni Belum ada 10 tahun. sampai 9 tahun itulah. Porsi. Masya-Allah. Kali yang pertama yang Ahmad Jing ni ya ada satu kali dia duk ngaji di kalau tak silap di Kapong yalah Wasepo Kaunoi Ya. di Setun. Lepas tu di kalau ya tu kalau sialah kalau pertom ni ya ada satu kereta gudang mari tamu pasir. Lepas tu jin tu ya mari dengan pasir tu. Jin. Lepas tu ya pun pasir duk rumah kalau ya dah tu jin duk ada dengan pasir maka ada saya dalam kelas ya lah. Kena jin. Jin tu Ya. juga dak mari ada pasir tu lah. Ya. Saya perempuan. Lepas tu ya pun tak ada pandai lah kali hamba jin. Kali yang pertama. Kali yang pertama. Tapi ya guna cara mana? Bila ya tak pandai tapi ya nak tolong juga saya. Ya. Hak ni ya dak cerita lah. Kanoi saya ni. Duk ngaji kali lepas tu ya pun ambil ayat kursi duk tepek dinding. Tepek lah kelas ngaji. Ayat kursi. Ayat kursi, ayat Quran lah, ayat Ya. kursi. Ya tahu kata jin takut kepada ayat kursi. Apabila Masya kita baca Allah. ya, bukan tepek. Ya. Di situlah Ustaz Allah pun ya ambil. Dengan cara ya tak kerti gapalah. Ya. Maka situlah ya ambil ayat kursi. Ketah hak ya soyak tu ada cari-cari sikit ya bawa pergi baca. Baca depan saya kena jin. Ketika itu juga saya gelepar. Oh. Gelepar dah lari. Hak ni Dengan turut- sebab baca ayat kursi tadi. dengan sebab dia baca ayat kursi tu. Hak ni Masya dia Allah. cerita mula-mula ni wak Ya, saya ya. pun rasa soncai juga. Dengan mudah tu lalu nak hambat jin ni. Tu tipai. Timah-timah. Lepas tu timah-timah ya. Lepas tu bila dia duk baca tu orang tu ya lari. Lari sudah sampai ke ya hambat kelik. Setelah pun lari. Lari pada orang hak kena. Ya budak masa tu Ya tu dah. budak lagi. Ya kau ya baca ayat kursi jin lari ya hambat. Ketika jin paling nak murih dia ni ya lari. Ya lari. Duk gila itu. Situlah mula-mula nak atau mudah terlalu. Lepas tu ketika itu juga ya mari ya tu jadi natu Dr. Jihad. Masya-Allah. Ya pun sudah kahwin di sini maka ya duk tugas di madrasah Islahiyah di jalan ni. Jalan kita. Saya ni. pun duk ada belajar dengan ya pun. Lepas tu saya duk rasa soncai harga ni. Ya pun kata tak ada payah. Kalau soncai ha ni pun mari turut ya. Jadi Ustaz Ding ngaji dengan dia ni dengan rupa turut dia. Turut dia. Bodyguard dia selalu dia. Ya. Belum pada saya nak turut tu di sana juga ya nak ada comrom. Sebab dia bunyi kata ya ni ada ilmu hajin ni. Sakut pak dengan ruqyah, sakut pak dengan fubak-fubak lah. Ya. Dah kita dah ni, belum ada ni pun tiap-tiap kali duk dengar hajing wasa takut. Segerung juga Wasa jing gerung. ni. Tak nampak Tapi ni. dalam takut tu wasa nak tahu. Hatai molek. Situ juga rasa takut. Boleh hak duk dengar. Tapi ya mari tu rasa takut kita tu takut juga tapi rasa wan ni lebih dah takut lagi. Lepas tu duk kecek bicara dengan dia kata ustaz, kalau kita buat comrom satu comrom untuk lain ni molek dak hamba jing. Comrom gi hamba jing. Dalam makalah. Ketika duk mosi. Mula situlah. Comrom saya ni mula dalam 10 orang. Kalau saya duk tengok ni boleh tahulah. Comrom Ahmad Jing. Comrom hamba jing. Comrom mula-mula hak ada. Pertama yang saya dengar comrom hak ada di tah dunia ni comrom Ahmad Jing. Hamba jing. Boleh ke comrom tewah kuda. Ya. Comrom tu comrom ni tapi ni comrom Ahmad Jing. Duk dalam sekolah. Masya-Allah. Situlah. Lepas tu comrom mula-mula ni dia ada 10 orang hak mari semat. Nak tahu hajing, nak belajar, nak pergi fubak, nak pergi hamba jing. Dengan Ustaz Abdullah. Dengan Ustaz Abdullah. Masya-Allah. Mula di situlah Ustaz Allah panggil duk halakah dalam sejid. Saya pun hari yang pertama pergi tu nak tahu hajing ni. Nanti nak dengar lah kata dia nak suruh pergi buat amalan gapo untuk nak terima ilmu hajing ni. Lepas tu mari buat halakah semua. Ustaz Allah kata baca Quran lacah dak nak pergi hamba jing. Ya. Saya kena. Sebab belum ada ni orang duk tanya kata kalau nak hamba jing ni kena pergi pesan suruh pergi buat satu amalan khusus yang mana orang lain orang biasa tak boleh buat. Di antaranya zikir banyak belum tidur 10,000 kali, 1,000 kali, buku ruwa jaga, suruh jalan lagi satu tempat. Ngapa Quran kena boleh nyok tu sekadar mana. Lepas tu
apabila ngapa dah kena ngapa satu kalimah-kalimah yang mana orang lain tak tahu. Pendeknya kena ada syarat. Ada syarat. Baru boleh mengaji. Ya. Cara nak perubat jin. Ya. Tapi ustaz Allah kita ni Tak ada. tak ada. Dia tanya satu syarat ya. Pandai baca Quran tak? Baca Quran pandai tak? Saya pun mudah. Masa mudah lalu dah kalau kau dah tu. Sebab kita pun duk ngapa juga Quran sikit-sikit. Tanya baca ni masa tamada lah. Maknanya ustaz dan kita ni hafiz dah masa tu lah. Setengah tu ada lah. Masya-Allah. Tapi dia tanya pula soal lagi, dia tanya kata baca Quran lacak dak, lepas tu soal lagi surah Baqarah tu lacak dak. Dia pergi khusus kepada surah Baqarah. Suratul Baqarah. Masya-Allah. Itulah saya pun mula duk lacumronya, mula duk turut ya sampai sekarang pun saya pun duk dalam masa 11 tahun lebih dah lah duk harga ni. Lepas tu duk hubung sokmo dengan ya ke apalah. Tak ada lah di segi terima amalan satu amalan khusus orang lain tak tahu bukan lah. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita boleh dengar dah latar belakang Ustaz Ding yang bersama kita pada malam ni. Lagu mana kah panggil apa jalan yang dia lalu tu, yang Ustaz Ding kita lalu tu untuk nak mendapati ataupun hasilkan ilmu sakut paut dengan jin. Tapi kita boleh kesimpulan khulasah panaknya tak ada payah. Hanya we boleh baca Al-Quranul Karim. Dah dengan cara fasih kita kata dah paling kurang dah. Lepas tu ya khususnya sikit saya dengar tak ni di akhir Ustaz Ding goyak kata Suratul Baqarah. Seolah kalau nak khusus lagi beberapa ayat dalam surah Baqarah. Dalam Suratul Baqarah. Ya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita boleh istifadah daripada apa yang Ustaz Ding kita cerita ni, tak ada payah. Orang yang nak perubat diri, jaga diri daripada jin. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz Ding. Jadi sebelum daripada kita nak mendalami haji ni Ustaz Ding dah. Saya ingin sikit kita nak buat faham sini bahawasanya jin ni adalah satu jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita manusia ni daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi saya nak Ustaz Ding ni royak usul asas sikit. Allah Taala jadikan kita ni sebagai cucu Nabi Adam ni. Nabi Adam kita asal daripada gapo dia, lepas tu jin Allah Taala jadi lagu mana, lepas tu dan juga syaitan. Lagu mana usul asal alaqah hubungnya di antara dua tiga makhluk yang Allah Taala jadi ni Ustaz Ding. Alhamdulillah. Di antara yang masa dulunya belum daripada Allah Taala nak jadikan Nabi Adam, belum ada Allah Taala nak jadi Nabi Adam. Allah Ta'ala jadi dah jin dan malaikah. Dah ada dah. Jadi jin ni dijadikan sebelum pada Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu jin juga duduk hidup atas dunia dah. Duduk atas dunia dah. Duduk ada atas dunia dah. Sebelum dijadi. Tetapi ketika itu juga kebanyakan jin hak duduk atas dunia tu banyakan nak tumpah darah, nak punahkan dunia. Bukan nak mari baki dunia untuk nak sedak duk, bukan. Banyak ke yang diduk memusnahkan dunia ini. Sehingga ada satu ekor jin yang dinamakan iblis. Ya tu dulu satu ekor jin yang juru, yang ibadat kepada Allah SWT. Tak ada serupa dengan jin yang lain-lain. Lepas tu di situlah Allah Taala suruh malaikat akid iblis buat naik langit duduk dengan malaikah, para malaikat. Ketika itu juga dia pun duk sentiasa duk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, duk bersama dengan malaikah. Lepas tu satu masa tu Allah Taala mari goyak kepada malaikat, kata wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala goyak kepada malaikat, kata kami jadi satu makhluk untuk nak mari cara dunia ni semula. Cara dunia. Sebab belum ada ni ada dah orang duk cara, iaitu jin. Ada jin. Satu makhluk duk cara. Tapi duk kena. Duk atas muka bumi. Maka Allah Taala pun jadi pula sekali lagi, iaitu satu makhluk yang dinamakan manusia ataupun Nabi Adam alaihissalam. Betul. Allah Taala jadi daripada tanah. Adam. Allah Taala jadi daripada tanah. Betul.
Allah Ta'ala goyak kepada malaikat tadi, kata nak buatkan Nabi Adam. Maka malaikat tu jawab klik lah, kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kamu nak buat satu makhluk untuk nak mari memusnahkan dunia mula? Ya. Nak buat mari tumpah darah semula? Ya. Sedangkan kami ni senantiasa tasbih Ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Malaikat nak kata malaikat tu tahu dah persoalan hak besok dia ada dah belum ada ni, kata dunia ni makhluk belum ada ni dok ngenak dunia. Duk tumpah darah. Duk tumpah darah. Situlah maka Allah Ta'ala kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Situ satu dalil kata malaikat pun tak tahu benda gaib. Ya. Allah Ta'ala tahu hak belum. Bukan tak tahu, royak pun royak sajalah. Ya. Royak kata akik headphone je, tapi nak tahu di sini Allah Ta'ala tahu sekarang dan akan berlaku. Ya. Tapi Allah Ta'ala buat juga. Ya. Lepas daripada Allah Ta'ala tu buat Nabi Adam alaihissalam di dalam dunia, dalam syurga, maka Allah Ta'ala pun suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Yang mana disebut dalam surah tu Sad, mula di ayat yang 73, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lepas daripada Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat semua akan sujud semua, kulluhum ajma'un, semua tak ada lebih sore habuk pun Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. tak sujud, maka sujud semua. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Dalam surah tu As-Sad. Maka satu makhluk sahaja hak duk bersama dengan malaikat, iaitu jin. Jin yang dinamakan iblis. Hak daripada dunia saat ni naik duk dengan malaikat dalam syurga. Ya. Duk bersama dengan malaikat, duk ibadat kepada malaikat dengan malaikat. Sehingga satu masa Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, ia pun bersama dengan malaikat tak saya sujud. Ibadat lain buat sama dengan malaikat. Turut perintah Allah peratus-peratus. Turut semua. Apabila suruh sujud, dia tak sujud. Ya, tak sujud. Sekat situ Sultan. Boleh jadi dia rasa dia mari dulu ataupun dia ada hasad ke apa. Tapi Allah Ta'ala tanya dia dulu lah, kata headphone ke apa tak saya sujud. Allah Ta'ala kata qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Gapo mari duk sekat tak boleh sujud terlalu ni. Allah Ta'ala tanya dia. Tak ada hukum lagi. Ya. Astakbarta? Adakah kamu takabur? Takabur. Am kunta minal alin? Adakah ataupun kamu rasa tinggi? Rasa lebih pada orang lain? Ya. Itulah maka iblis pun jawab. Allah Ta'ala tanya. Maka kalau ada soalan ke apa tu, kita usahalah jawab. Jawab dengan hak sungguh lah. Maka iblis pun jawab kepada Allah, kata qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Ya. Iblis jawab ana khairum minhu. Takabur. Mari takabur. Jadi mari ana khairum minhu. Jadi wasa lebih daripada Nabi Adam. Sebab apa Ustaz Ding boleh jawab lebih kalau situ? Kalau tengok juga Allah Ta'ala tak ada goyak, dia kata kamu lebih daripada Nabi Adam. Ya. Tapi perasaan dia mari ketika tu. Hak ni makna nafsu lah ni. Hawa nafsu mari. Ana khairum minhu. Lepas tu dia goyak headphone dia lah. Cara dalil dia tu. Ya. Khalaqtani min nar. Allah Ta'ala kamu jadi kami daripada api. Ya. Jadi saat dia tahu dah kata manusia daripada tanah. Wa khalaqtahu min tin. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia jawab kali tu. Dia kata kamu jadi kami daripada api. Ya. Dan kamu jadi Adam tadi daripada tanah. Maka di sinilah jadi satu ilmu daripada hawa nafsu dia sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengkaan dia sendiri. Kata api itu lebih daripada tanah. Ya. Sedangkan kalau kita kira Ustaz Ding dah, api duk nyala, kita ambil tanah cuma apa? Tak ada kita nak buat berdalil kata api lebih pada tanah. Tak ada. Sahabat tu Ustaz Ding saya boleh pegang ni bahasanya yang sebenarnya perasaan dia, sengkaan dia sendiri, kata dia daripada api lebih daripada Adam daripada tanah. Ya. Allahu akbar. Maka lepas daripada itu Allah Ta'ala pun mula marah lah.
Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Taala hamba selalu dah. Halau daripada Halau. syurga. Daripada syurga, keluar daripada syurga. Nak hidup mana ikut, tapi yang hidup le syurga. Nak kena langgar perintah Allah. Langgar Takabur perintah dengan Allah. Takabur. Allahu akbar. Lepas daripada itu, Allah Taala raya lagi wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah. Hamba halau dah. Laknat pula. Laknat pula Sampai sampai kiamat. kiamat. Allahu akbar. Situlah kalau sesiapa yang nak turut syaitan, ingatlah kata Allah Taala sudah laknat iblis, ketua daripada syaitan. Yo. Maka belum pada dia nak pergi tu, dia minta juga. Dia tanya, goyak juga kepada Allah Subhanahu Taala. Minta tawar Minta tawar belum ada nak pergi. Iblis Kena kena hamak tu bed dah, kena laknat sampai kiamat. Ya. Tapi minta tawar lagi. Minta lagi. Dengan keadaan deraka dia tu. Ya. Tapi di sini juga dia minta, kalau kita apabila salah dengan toke dah, nak minta apung. apa? Nak minta apung. Tapi iblis tak. Dia kata apa? Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, ya Allah, suruh panjang umur dia. panjang umur. Jangan mati. Jangan mati. Oh, Allahu akbar. Ya. Qala fa innaka minal munzirin. Allah Taala pun Dia. Hak yang minta tu heavy. Walaupun Allah nak deraka kepada Allah SWT berat setara mana, kita kadang-kadang nak minta doa ni jangan rasalah kata salah dengan Tuhan, ada Tuhan tak terima. Iblis Deraka setara dia pun Tuhan beri beri lagi. lagi. Allah. Beri gapo tu? Boleh pengajaran besar sini Ustaz ni. Ila yaumil waqtil ma'lum. Hari yang nak tu, nak mati hari kiamat lah. Allah. Umur banyak sehingga hari kiamat. Maka belum ada yang nak pergi, minta satu lagi. Tak cukup pi dengan tadi. Ada lagi. Ada lagi. Allah akbar. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Allah akbar. Nauzubillah. Ini ni iblis minta belum ada nak pergi, dia kata, maka dia kata dengan kuasa kamu ya Allah, aku nak tipu anak Adam. Allah. Nabi Adam ada anak cucu ya. Minta daripada kuasa Tuhan. Minta tolong daripada Tuhan, suruh tolong ya. Jadi deraka setara iblis tu yang minta kepada Allah nak panjang umur sampai ke kiamat tu hewi lagi Ustaz Din. Wui lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Lepas tu gapo lagi Ustaz Din yang dia minta tadi? Lepas daripada itu iblis minta lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis kalau nak dia bukan dia duk usaha dengan tara dia, dengan diri dia sendiri, bukanlah dia minta. Ya. Maka dia kata qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini iblis. Allah. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala aku nak tipu anak cucu Nabi Adam dan Nabi Adam sendiri. Ajma'in, semua ikut dia. Hak jadi waris dengan Nabi Adam, anak dia, cucu dia semua tu akan tipu belaka. Minta nak tipu pula. Minta. Allah akbar. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis raya. Orang yang tak boleh tipu. Orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suci hati, Bersih hati. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda syirik, tak ada benda yang kharafah ataupun benda lain-lain yang buat punahkan akidah ataupun jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ning lah hak iblis tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Allah akbar. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jin ataupun iblis goyak kepada Allah. Kata dia tak boleh masuk dekat ti orang ni. Tak kuasa nak tipu orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Alhamdulillah. Jadi kita boleh buat khulasah sini Ustaz Ding sikit dah sebelum pada kita nak pergi nuktah yang lain ni. Deraka jadi kita sebagai hamba kepada Allah ni, setiap kali yang kita berhajat ni, kita kena menghadapi Allah. Minta. Kita senantiasa semaya 5 waktu Ustaz Ding. Puasa Ramadan, keluarkan zakat, tolong berapa, buat segala amalan soleh. Allah Taala kabul. Allah Taala janjilah tu. Kita tengok pengajaran daripada cerita yang Ustaz Ding ayat tanding. Bahwasanya iblis satu makhluk Allah deraka, dia minta Tuhan beri. Pas kita
nak ayat kita boleh putus asa dalam setiap urusan hidup kita ni. Dalam setiap ujian kita ni, kita senantiasa kena minta doa kepada Allah. Dah Ustaz ni dah. Mudah-mudahan Tuhan ubahkan hidup kita insya-Allah. Ya, lepas tu di sini juga lepas daripada dia minta, maka Allah Taala bui lepas tu jaya benda hak dia duk minta tadi. Ia boleh mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga turun kepada dunia. Ya buat kerja selalu dah pada Buat kita. kerja selalu dah. Lepas tu Tuhan selalu dah. Allah, boleh tengok natijah selalu dah. Boleh tengok. Sebab lepas daripada iblis keluar daripada syurga, maka ada Nabi Adam duduk hidup dalam syurga. Dalam syurga. Maka ia pun duk usaha nak tipu dengan cari dengan semua jalan lah untuk nak buat lagu mana Nabi Adam keluar daripada syurga. Maka di situ juga Allah Taala larang satu jenis pokok kayu jangan masuk dekat atau jangan makan. Larang Nabi Adam AS. Larang Nabi Adam untuk nak uji lah. Bukan tak sewi makan gapo dak untuk nak uji. Atau taat kepada Allah SWT, jangan dengan syaitan. Ya. Ya. Dengan iblis. Akhir iblis boleh keluar juga ya dengan bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Makna kata dia boleh tipu Nabi Adam AS. Tipu selalu dah. Lepas tu jaya selalu dah. Parakit mula-mula, buat pak jaya selalu dah. Jaya selalu dah. Lepas daripada itulah Allah Taala pun tadi marah kepada iblis. Saja. Halau tu baik daripada syurga. Ya. Maka lepas ada itu Nabi Adam keluar daripada syurga juga. Sebab deraka perintah Allah. Tuhan larang jangan masuk dekat pokok kayu tadi. Ya. Maka di situlah Allah Taala kata qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Keluar habis. Dua-dua salah dah keluar. Allahu akbar. Maka bila dua-dua keluar daripada syurga, Allah Taala kata ba'dukum li ba'din aduun. Royak siap-siap kata adalah seteru. Seteru. Turun tu bukan saing. Salah dua dah tadi. Ya. Tapi salah tak sama lah. Tu Ya. dia masing-masing. Ya. Tetapi apabila turun dah, Allah Ta'ala kata jadi seteru pula atas dunia ni. Allahu akbar. Jadi kalau kita tengok juga, Abi ataupun Dr. Ismail Lutfi tulis slogan kitab dia ni kata ba'dukum li ba'din adu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ada sebut di kitab Asy-Syaitan. Ya cerak atas seteru kita kena buat jadi seteru. Ya. Tak boleh buat bersaing. Ya. Allah akbar. Ini adalah slogan ataupun ayat-ayat yang kita kena ingat semua ketika kita duk hidup atas dunia ini. Ustaz Ding, saya ada satu idea. Ya. Kita kena buat di poster tepek di kereta kita, tepek di rumah. Ya. We cerak kata setan ni adalah seteru kita. Ya. Kita kena buat seteru. Ya. Mudah-mudahan kita jadi beringat nak hidup jejak Ya. apa turut jejak lakah dia. Tak ada dah. Ya. Ah. Kadang-kadang setengah orang dia duk rasa kata seteru ni orang yang karu dia ataupun ngosek dia di segi zahir-zahir. Hak duk nampak tengok nak buat gapo, nak semaya, orang ni larang, nak itu adalah seteru juga. Seteru juga. Tapi seteru yang sebenarnya adalah asy-syaitan. Ini adalah Allah Ta'ala royak. Inna syaitana lakum aduun. Allah Ta'ala royak. Ya. Tadi orang yang lari kita nak solat ataupun lari kita nak buat kebaikan, kadang-kadang kita kata seteru. Tuhan tak ada royak. Boleh di sekadar nak uji atau gapo sahaja. Tapi ini Allah Ta'ala royak kata syaitan adalah seteru. Seteru. Ya. Maka fattakhiduhu aduwa. Ambillah syaitan tu ya di seteru sungguh. Bukan mari duk saing dengan dia lah. Allah akbar. Maka di situlah kita kenakan seteru yang di sebenar sungguh. Mudah-mudahan kita nak melalui kitab hak ditulis oleh Dr. Ismail Lutfi. Ya. Jelas benar sejarah dalam kitab ni. Semua tu ada dalil Al-Quran wal hadis. Ada kecik setan. Kecik setan. Allah. Boleh jadi sebelum ada ni setengah orang duk dengar setan ni melalui orang-orang tua duk syarah, duk royak perasuk pekan dulu-dulu ataupun duk tengok goye-goye. Tapi kalau kita mari baca sejarah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan jelas dan boleh jaga diri kita lebih daripada orang-orang dulu ataupun cahaya-cahaya yang tidak ada di dalam Al-Islam. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya serulah Ustaz Ding. Saya seru kepada penonton kita, umat Islam kita ni, patut benar kita beli baca. Ya. Kerana dia seteru kita Ustaz Ding. Ya. Beli baca, apabila kita kenal seteru ni, kita insya-Allah kita jauh. Ya. Apabila kita tak kenal ni, kadang-kadang dia jadi galik. Ya. Duk sekali dengan kita dalam kereta lah, duk sekali kita di situ di sini lah, sebab tu
pastilah kita boleh baca. InsyaAllah, saya diri pun insyaAllah kita akan kenakan seteru kita ni melalui kitab yang ditulis oleh doktor kita, insyaAllah ta'ala. Jadi sikit tadi saya ingin tambah sikit. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud situ tu sujud litasyrif dah tak ni dah. Sujud litasyrif. Bukan untuk ibadat. Bukan ibadat. Sujud litasyrif, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Dan taat perintah Allah. Taat perintah Allah. Bukan taat kepada Nabi Adam. Allah. Allah suruh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah sebagai silsilah starting kita. Kita kata latar belakang cerita-cerita Allah Taala jadikan Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu cerita-cerita para malaikat semua perintah Allah adakah diturut gapo semua ni kita boleh dengar sini, kita boleh faham insya-Allah. Jadi soalan seterus starting. Yo jin ni starting dah, dia tak serupa kita. Starting saya nampak. Abdullah ada jual aku nak bagi saya nampak. Jadi kita cerak kata ni starting. Ni Ustaz Abdullah misal. Tapi jin ni starting dah, ya benar tak nampak. Jadi ada orang jadi soalan lah dia kata, ada kedak benar tak? Ada sungguh kedak ni kau tak nampak tadi. Kok mana Ustaz di situ tu? Ya alhamdulillah, ya di sini juga Allah Taala hantar kita ke atas dunia ini untuk nak uji. Dan kadang-kadang benar-benar satu perkara tu kita kuasa nak turut perintah Allah dengan cara kita tengok lihat nampak. Nak percaya satu-satu dengan mata mana kita? Dengan mata kita. Dan setengah makhluk Allah SWT, Allah Taala tak ui tengok. Untuk apa? Untuk nak uji iman. Sebab di dalam al-Islam ada satu rukun iman yang mana orang Islam ni kena percaya benar ni. Yu'minuna bil ghaib. Allah akbar. Di antaranya kalau kita tengok juga di dalam suratul Baqarah, surah mula-mula lepas daripada Fatihah, ya kata selalu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sifat orang muttaqin. Orang muttaqin. Mula-mula sekali kena yu'minuna bil ghaib. Masya-Allah. Di antara jin ni salah satu makhluk yang jadi ghaib. Di antara juga kita dah tahu Allah Subhanahu Taala ghaib. Kita tak nampak tengok dengan mata kita. Malaikah. Setengah orang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada ada malaikat, tetapi kepada jin tak percaya. Tak percaya. Itu adalah satu ujian. Itulah satu ujian yang tak tahulah kata nak jaya ke tak, nak apa dah, nak jaya juga ke tak daripada ujian di sini. Ghaib. Daripada kalangan al-jin. Maka kalau kita tengok juga kata jin duk ada banyak, Allah Taala ni duk sebut di dalam Al-Quran. Ayat-ayat sakut pak dengan al-jin. Boleh kita kata Ustaz Ding, kata dalil yang katanya jin tu ada bersama dengan kita, hanya kita tak nampak. Allah Taala menamakan surah dalam Al-Quranul Karim Suratul Jin. Suratul Jin. Suratul Jin. Kecil hajin selalu dah. Tu dalil sebesar-besar dalil kata jin ni adalah benda yang ada sengoti. Walaupun kita tak nampak. Sebab Al-Quran adalah satu kitab yang cakap benar-benar. Kalau al-jin bukan benar-benar, maka Allah Taala tak bubuhlah Al-Quran. Allahu akbar. Allah. Di antara ayat-ayatnya, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Di antara ayatnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ayat lain-lain lagi sakut dengan al-jin. Itu ada sebut di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran jelas kepada kita. Jelas. Bahasanya jin ni adalah makhluk Allah yang ada sengoti. Bersama kita. Hanya dia alamul ghaib. Kita tak nampak tengok dengan mata manda kita. Tapi wajib kita beriman. Kerana dia ada sengoti. Mengikut Al-Quran Nul Karim yang jelas kepada Nabi. Beriman kata al-jin, jin tu ada.
Bukan kita berimej untuk nak ibadat kepada jin. Berimej kata jin tu ada atas dunia. Ya. Lepas tu lagi Ustaz Din kita dah. Apabila kita yakin di sini bahwasanya jin ni ada sengoti Ustaz Din. Seperti mana Quran kecet tadi. Ya. Lepas tu lagu mana rupa parah dia Ustaz Din? Ya. Rupa parah dia lagu mana Ustaz Ya. jin ni? Kalau kita tengok juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surah Al-A'raf ayat 27. Ya. Iaitu Allah Ta'ala kata sungguhnya syaitan tu, jin tu nampak manusia dan manusia tidak nampak al-jin. Jadi di sini juga makna kata manusia tidak biasa nampak jin tu rupa lagu mana. Sekadar cahaya sahaja tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak dari segi imej, cahaya benda yang tak nampak tengok. Yang tak nampak tengok. Ya. Lepas tu tengok juga Allah Ta'ala kata min haitsu la tarawnahum, kamu tak nampak tengok, jin nampak tengok kita. Ini adalah satu hikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab dia duduk hidup dengan kita. Kalau kita nampak dia semua tu, saya rasa kata tak boleh duduk lah atas dunia ni. Kelewat dengan jin. Sebab iblis, satu jenis jin iaitu iblis tadi, dia minta umur sampai hari kiamat. Belaga bahu Wano dengan itu. ada, mati tak ada. Allah. Hari kiamat Akbar. mati. Ustaz Din, lepas tu kita masuk situ lalu Ustaz Din. Ya. Kata saya itu sikit Ya. Kita yakin bahawa jin tu ada. Ya. Kita tak nampak dia, tapi Ustaz Din sebut ni dia boleh merupakan diri. Maksudnya kita pelerang. Ya. Jadi gopo Ustaz Din? Kalau kita tengok juga dalam hadis Nabi banyak disebut sakut pak dengan rupa-rupa jin yang tukar jadi rupa lain daripada hak asal dia. Ya. Dan tiap-tiap kali dia tu duk tukar rupa dia tu biiznillah, Dengan izin Allah. dengan izin Allah. Allah. Sebab Akbar. satu main ni hak dia juga. Pelerang tukar. Kalau jin itu berimej kepada Allah, ibadat kepada Allah yang sebenar, maka jin tu duk cara ya lah. Tetapi kecuali jin yang kufur kepada Allah ataupun tidak juruh lah, tidak jadi orang yang baik, tidak jadi jin yang baik, maka dia tukar rupa ya. Oh. Di antara Nabi sebut kata al-kalbul aswad syaitanun. Hanyite. Nyita syaitan. Allah Akbar. Di antara juga ada satu hadis Nabi kata al-jin salasatu asnaf. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis jin. Satu, Sinfun lahum ajnihatun yutiruna fil hawa. tubeh. Tubah. Ada sayap boleh tubeh. Ya. Allah Akbar. Jenis biasa tubah ada. Rupa lagu mana wallah Sadaqah alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya burung ke, supaya orang ada sayap ke, wallah alam. Tak tahu, tak bisa nampak. Ya, tapi ada sayap Ya. lahu ajnihatun Ya. wa yatiru fil hawa. Ya. Ada sayap boleh tubeh. Ya. Masya-Allah. Au sinfun wa sinfun hayatun wa kilabun. Ular. Ya. Oh, lepas tu hanying. Ya. Hanying tak ada dah. Hanying Ya, teh. Ya. Oh, boleh merupakan jadi rupa ular. Ya. Lepas tu jadi boleh merupakan jadi anjing. Ya. Allah. Wa sinfun yahilluna wa yaz'anun. Ya. Dan satu jenis lagi yang ada setengah, satu ketika ia duduk satu tempat ataupun ia walih untuk nak pergi karu orang, tu satu jenis juga jin. Pasal masuk ke orang kita ni. Masuk ke orang, Masuk orang tu. ngaruh orang ni. Allah. Nauzubillah. Kalau kita tengok juga yaqulu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata apa? Dia kata gambaran rupa hak jin boleh buat ni, boleh tukar rupa yang ni dengan sebagai-bagai binatang. Di antaranya dia kata apa? Di antaranya manusia, dia boleh buat rupa manusia. Boleh merupakan jadi rupa manusia seperti Ya. kita ni lah. Ya, sebab ada satu kali Allah ada satu cerita yang berlaku dengan Abi Hurairah Radhiyallahu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi bulan wasallam. Ramadan. Ketika itu Abi Hurairah diamanahkan kepadanya untuk jagakan zakat bulan Ramadan, Baitul Mal. Baitul Mal. Ya. Duk ketika satu malam tu ada satu orang tua jalan mari curi.
Curi baris ada Dalam Baitul Mal. Dalam Baitul Mal. Ya. Abu Hurairah takat 3. Curi buat apa baris hak tengah ni? Ya. Ya. Maka kata dia jumpa dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah dia takut. Dia kata, dia royaklah kata aku ni anak tak orang lapar, aku pun tak makan banyak hari dah, minta lah kepada aku. Berpuluh-puluh alasan. Ya. Ini jin jawab, tapi dia tak tahu lagi kata jin. Tak tahu Jadi lagi. rupa orang. Rupa orang. Ya. Esok mari pula. Kecatlah supatullah lah. Nak bawa kepada Nabi tapi Mari hari kedua tu curi pula Ustaz Din. ya, lepas tu alasan supatullah juga. Lepas pula. Ya. Hari yang ketiga, malam yang ketiga mari pula. Sehingga malam yang ketiga lah Abu Hurairah kata kami akan tidak lepas kecuali pergi jumpa Nabi dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Situlah syaitan ni ya bang goyak kepada Abi Hurairah. Dia kata aku nak ajar Musa satu perkara, kalau mu beramal dengan amalan ni maka aku tak boleh mari dah lepas ada ni. Ya. Maka syaitan tu dia hajar. Orang tua tu saat ni dia hajar, dia kata apabila kamu nak tidur kamu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga habis ayat kursi. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi belum tidur. Ataupun masa petang, masa malam. Nak jagakan kita daripada syaitan. Ya. Orang tua tu kata kalau mau baca ayat ni aku tak boleh mari esok. Abu Hurairah tak tahu lagi kata syaitan. Kata syaitan. Ya. Lepas ada itulah Abu Hurairah jumpa dengan Nabi esok kan. Ya. Nabi tanyalah kata gapo dak berlaku malam? Ya. Abu Hurairah duk rasa kata Nabi tak tahu. Tapi wahyu kepada Nabi tu mari dah. Di situlah maka Abu Hurairah ceritalah gapo berlaku tapi dia hajar satu perkara iaitu suruh baca ayat kursi. Allah akbar. Maka Abu Hurairah kata Nabi pun kata sadaqaka wa huwa kadzub. Malah ya kecek benar. Sedekah ya tu pun bohong. Ya. Jin-jin daripada Nabi. Maka Nabi tanya tu, tahu tak tapi ya? Itu adalah syaitan. Syaitan. Rupa manusia. Ya. Alhamdulillah. Dan ada lagi lah rupa lain-lain lagi. Ya. Dia berlaku. Sedikit Ustaz Din, saya duk dengar Ustaz Din duk royak baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bahasanya golongan jin ni Ustaz Din. Ya. Dah telitah di telinga saya Ustaz Din saat ni dah. Bahasanya Ustaz Din sebut ada yang Islam, Ya. ada yang Ya. kafir. Ya. Betul Ustaz Din dah? Ya betul. Sebab Allah Taala royak dalam surah tu Al-Jin. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Duna zalik. Duna dhalik. Ada hak juru, ada hak tak juru. Iqaqid ada ya. Oh. Ada yang juru, ada yang tak juru. Ya. Ada satu ayat lagi. Ya. Apa dah? Wa minnal muslimun. Wa minnal qasitun. Allah akbar. Ada yang Islam, Ada yang yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin ni ada yang juru seperti kita juga Sebab tujuan yang asal yang sebenar sungguh Allah Taala hantarkan jin dan manusia kepada dunia ni. Allah Taala royak liya'budun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jelas. Itu tujuan yang asal. Manusia Allah dan jin Akbar. untuk ibadat kepada Allah Taala duduk atas dunia ini. Allah. Bukan untuk ngaru ataupun untuk main ni cara bukan. Untuk ibadat. Allah. Kalau perkara yang bukan ibadat, bukan tujuan asal jin dan tujuan asal manusia. Mari duduk atas dunia ini. Ya. Alhamdulillah. Dah agak terjelas situ Ustaz Din. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sebagai maklumat baru Ustaz Din bagi saya alhamdulillah malam ni. Jadi seterusnya Ustaz Din. Ustaz Din melalui ayat Quran kita yakin bahawa jin ni adalah satu makhluk Allah yang ada sengoti, ada sungguh Ustaz Din. Ya. Rupa dia Ya. ada rupa yang sebenar kita tak dapat tahu, tapi dia boleh merupakan jadi anyita, jadi ular, jadi sebuah burung ada sayap boleh tubai. Ya. Sikit tak ding. Apabila dia ada, dia kena ada tempat duduk dia tak ding. Ya. Dia duduk mana Ustaz Din? Dia duduk mana, duduklah mana jin. Dia makan kecing, makan berak kecing supaya kita duduk. Ke lagu mana Ustaz Din jin ni? Ya, alhamdulillah ya. Jin kalau jin Islam ni dia ada tempat dia khusus. Lepas tu dia ada cara dia lah. Di antaranya hadut sebut di dalam al-hadis, kalau kita tengok satu hadis Nabi kata fa idza atakum ahadukum al-khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
Nabi kata apabila seorang kamu nak pergi masuk bilik air, maka bacakanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta berlindung. Ya, minta berlindung. Sini juga ya di satu dalil kata jin ada di dalam Jamil. jambil. Lepas tu di sini juga dalil ni juga boleh kita tahu kata jin ada lelaki Perempuan. perempuan. Allah. Lepas tu saya pun duk baca satu kitab Syekh Mesir, iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia ada sebut dalam ni. Ya. Dia kata apa? Dia biasa duk buat hamak duk buat ruqyah lah. Satu kali dia duk buat ruqyah. Maka dia jin kecek. Dia baca ayat Quran, jin cakap dengan dia. Kecek dengan dia. Ya. Dia pun tanyalah. Dia ada sebutlah kitab ni kalau nak pergi baca boleh. Dia kata, sungguh ke tak nak tanya jin. Kata, kamu duduk layamai betul ke tak? Betul dengan hadis Nabi sebut ni. Ya. Betul ke tak? Jin tu dia jawab. Muallif ni, pengarang kitab ni. Ya. Dia tanya. Ya. Oh. Dia biasa. Dan dalam ni juga banyak pasal pekannya hak duk fubak ke apa tu banyak duk sebut dalam ni untuk nak wiyadi satu cara kita dalam nak fubak pula. Sebut kitab tu Al-Quran wal hadis. Ya. Alhamdulillah. Maka di situlah jin jawab kepada Syekh. Dia kata betul. Hak tadi hak bertanya tadi betul. Tetapi khusus jin kafir sahaja duduk di dalam bilik air. Jadi kita istifadahnya jin Islam ni yang beriman dengan Allah tak duduk lah jamil. Bukan tempat ia. Bukan tempat ia. Kerana jamil tempat cemar kita kata dah. Oh, alhamdulillah. Tapi jin hak kafir ni situ pak ia. Ya. Duduk lah jamil. Sabit di sini Nabi ni apabila kita nak masuk jamil, Nabi kata suruh minta lindung. Minta jauh. Allah. Kalau minta lindung kadang-kadang benda tu dia mudarat lah. Pastilah kena jadi mudarat. Ya. Itulah. Lepas tu jin kecek diri ketika ya tu duk baca ruqyah, jin cakap kecek dengan ya. Dah. Lepas tu di antara juga jin dia duduk tempat sapah-sapah, tempat cemar-cemar. Tempat cemar-cemar. Ya, betul. Di antara juga duduk dalam rumah orang. Duduk rumah manusia. Duduk sekali dengan manusia. Bagi rumah yang tidak ada suara Al-Quran. Rumah yang sunyi daripada suara Quran. Ya. Jadi tempat keduduk ke Asyaitan. Allah Akbar. Maka ada satu hadis Nabi kata, inna syaitan yanfiru bainal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sahih Muslim. Allah Akbar. Sungguhnya syaitan ni nak lari tubik daripada rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Ya. Maka ada satu hadis lagi Nabi kata sesiapa yang baca dua ayat akhir daripada suratul Baqarah, Ya. syaitan nak lari tubik daripada rumahnya. Masya Allah. Maka di antara juga umur-umur yang syaitan suka lagi hidup. Di antaranya umur yang ada hanying, perah hanying. Rumah perah anjing. Ya. Sikit Ustaz Din sini saya tambah. Kau rumah kita payah tengok Ustaz Din. Orang rumah orang Islam perah anjing. Orang Islam rumah kita ni becik anjing sut terik Ustaz Din. Ya. Setengah tempat pegang Ustaz Din. Ya. Tapi perkataan Ustaz Din tu kalau di Nari Arak Ustaz Din dia benar biasa. Perah oleh tak perabot rumah. Ya. Ustaz Din dah supaya kita tengok kat Mesir dah. Ya. Perah tak perabot rumah. Noyak atau bukan benar pelik lah. Ya. Perah anjing di rumah ni. Ya. Tapi Nabi lari. beringat kita. Beringat sebab takut syaitan nak duduk dengan kali kita. Allah. Sebab ada satu hadis Nabi kata la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Oh, anjing dan gambar. Hak ni rumah kita ada sungguh tadi ni. Anjing boleh ada kita tak perah. Tak ada gambar lah ni kadang-kadang. Situlah umur yang syaitan tu suka tak ada dah. Saya terlintas sikit tadi. Sini saya terlintas dalam ceramah Dr. Jihad kita Allah yarham. Ya. Lagu tu dah dia kata. Ya. Rumah ada ramah ni setan tak cok. Setan tak ada. Allah. Rumah yang ada ramah syaitan suka hidup. Suka betul. Yalah silap. Setan suka hidup. Ya. Allah akbar. Maka di situlah malaikat rahmat tidak akan masuk. Tak masuk dalam rumah tu. Kerana setan duduk. Ya. Kadang-kadang kita takut kot jin. Takut kot syaitan, jin yang kafir, jin yang tak juru. Ya. Dalam masa tu lah juga
duk panggil dia masuk sokmo rumah kita dengan gunakan gambar-gambar ataupun barang-barang yang yang Nabi kata syaitan tu ada dengan sebab benda ni 1 2 3 di antara tak baca suratul Baqarah ataupun tak baca Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Maka tadi rumah dan tempat yang paling dekat sekali dengan kita yang syaitan duk kalian kita iaitu dalam orat darah kita. Duk sampai dalam tubuh kita selalu dah. Tubuh kita, duk sekali kita, duk tepi kita, duk tidur dengan kita, duk jalan dalam orat darah kita. Kena baca dah surat tu Ustaz ni. Kena baca. Duk dalam tubuh ni. Allah. Sebab ada satu hadis Nabi kata innasyaitan yajri minal insan majrad dam. Duk lari dalam orat darah selalu. Lari dalam orat darah. Kira kata kita lari mana? Lepas bola atas batas laksak. Syaitan duk laksak mana? Allah. Tempat sedap lah situ tu. Tempat laksak, tempat luah, tempat sedap duk. Itu adalah asyaitan. Dan kalau kita tengok juga betul dengan hadis tadi, ada satu kali tu Nabi biasa royak kepada sahabat, dia kata apa? Ma minkum min ahadin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Allah. Jadi qarin selalu dah. Jadi saya rapat. เพื่อนซีsiapa? เพื่อนซี Ya. มิตรสหาย Ya. Apa? Saya rapat nak duduk mana? Ikut kita pergi mana? Gitu dah. Ya. Maka sahabat pun masa kejut juga. Kita pun jin ada kali dengan kejut juga kita. Oh, lagu tu kejut selalu dah. Ya, ni Nabi royak. Nabi kata Allah, tiap-tiap orang apabila wanak pak tu nak ada qarin ataupun jin nak duduk dengan kita. Jadi sang rapat kita. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat tanya, dengan kamu ya Rasulullah ada tak bersama kamu Ya. jin itu, qarin itu? Qal, Nabi pun jawab, wa iyaya, bersama kami pun ada juga jin. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Fala ya'muruni illa bi khairin. Dah, sinilah Nabi kata bersama kami pun ada juga jin ataupun iblis. Yang jin di segi hak tak juruh lah. Ada sebut sini ni jin tak juruh. Dah. Maka Allah Ta'ala jaga kami daripada gangguan ataupun tipu hak jin tadi, hak jin hak tak juruh tadi tu. Sebab ya hatta jin hak tak juruh. Maka Nabi kata Tuhan jaga. Kalau jin juruh dah, Tuhan tak nak jaga dah. Maknanya di sini jin yang kafir. Maka Nabi kata fa aslam. Allah. Qarin hak kalian kita tadi, hak dengan Nabi tu aslam. Setengah ulama kata masuk Islam. Ya. Setengah ulama kata dia tak boleh kawin Nabi gapo sebab Tuhan jaga dah. Tuhan jaga Aslam Rasulullah Nabi pun selamat lah. Ya. Fala ya'muruni illa bi khairin. Allah akbar. Qarin sang rapat apabila duk kali sokmo lama-lama ya juruh supaya kita. Kalau kita juruh, Ya. kalau kita duk turut ya, akhir esok kita tak juruh supaya lah. Itu satu hadis. Tapi ada satu hadis lagi berlaku dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang dikasih, yang Nabi sangat kasih sekali, iaitu Aisyah. Satu kali Aisyah ya cerita kepada anak saudara ya. Dia kata apa? Satu kali tu Nabi nak keluar daripada rumah, nak pergi cari, nak pergi buat kerja ya lah. Ya, Nabi pun isteri banyak orang. Ya. Apabila nak keluar daripada rumah sore-sore tu, ya ada cemburu, ya ada ingat, ya ada tak sewigi lah. Pasal dia. Pasal dia lah. Nabi tanya kata cemburu nak akhirti? Cemburu nak? Aisyah tanya kata tak boleh ke isteri yang kamu paling kasih sekali nak cemburu pasal ni? Ya. Nabi pun tanyalah. Qal aqad ja'aki syaitanik? Nabi tanya Aisyah. Lagu tanya tu selalu dah. yang kasih sekali. Syaitan mau mari buat kerja hari ni. Oh. Syah kejut lah. Hak nak cemburu ni lupa cemburu. Hak syaitan pula. Ya. Maka qalat ya Rasulullah awa ma'i syaitanun? Bersama kami ada syaitan ke? Lupa hak cemburu tadi. Tanya hak syaitan pula kata bersama kami ada syaitan ke? Aisyah tanya kepada Rasulullah. Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kata qala
Naam. Ya. Ini adalah Allah. jawapan Nabi. Yin Yan daripada Nabi kata, ya, bersama kamu ada syaitan. Ada syaitan. Hari ni boleh jadi syaitan tu mari duk ngaruh untuk jadi payah kerja Nabi. Buku usrah ni, buku rumah tangga ni dah. Kita tengok setel tuakan sekali. Dah, kalau kita tengok ni kadang cemburu sikit-sikit ya tu. Bagi yang orang nak kerjakan agama, kadang-kadang kita duk tengok benda jauh. Kadang-kadang duk balah di antara isteri suami benda halus-halus, tetapi syaitan duk kali yang membesarkan. Kadang-kadang dengan sebab kulit bawes nipis sahaja wak we adi cerah orang satu orang boleh jadi. Allahu akbar. Itu adalah buat syaitan. Waktu di situ juga qultu wa ma'a kulli insanin, saya tanya lagi kata, orang lain duk ada ke tak? Ke ada di kusorang? Tanya kepada Rasulullah. Ya. Maka Nabi pun jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata, qala na'am. Ya, ada. Orang lain pun ada juga syaitan. Wa ma'aka ya Rasulullah, supaya tadi lah. Ya. Dan bersama kamu ada tak jin? Ada tak syaitan hak jahat tadi tu? Qala na'am. Ada juga. Tapi Nabi kata, walakinna rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Rawahu Muslim. Tapi syaitan haduk bersama kami, Tuhan jaga. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga. Tak boleh karu ke apa. Alhamdulillah. Ustaz Ding, saya terlitah dengar saat ni bahawasanya satu hadis Rasulullah saat ni, setiap anak yang dilahir baru tu bersama dengan syaitan. Ya. Sebab itulah saya ingat ada hadis-hadis yang hikmah yang tasyri' agama kita ni, suruh kita bear di telinga anak yang baru lahir tu, supaya nak halaukan, nak hamakkan syaitan. Allah Akbar. Dan juga doa yang Nabi kita ajar. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ada satu tempat lagi yang pastilah kita kena tahu. Ya. Tadi hak kita dek kecet tadi, anak murid lukna ya semun hak syaitan. Tapi ketua ya bukan duduk bersama dengan manusia, iaitu iblis. Hak palako tadi tu, hak keluar daripada syurga ya duk mana? Ada juga tempat ya. Duk mana tak ada? Ini kalau kita baca lah hadis juga, Nabi kata, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis dia letak banlang ataupun tempat sepa untuk nak berihan dengan dia. Tengah laut. Kalau kita tengok, kalau orang duduk kok patah ataupun orang duduk muka, saya biasa tengok. Duduk jalan kok patah. Belum pada orang hak ni saya tengok orang kafe lah. Cina ke orang Pama ke hak mana duduk muka tu. Belum ada yang nak keluar daripada tepi patah tu untuk nak pergi muka, dia nak cucuh berdiri dulu. Lepas tu dia nak minta kumkrong daripada jin, daripada syaitan. Orang agama asing. Dia buat lagu tu. Cara untuk nak menyelamatkan dia daripada iblis. Kena minta, kena puja dulu. Kena buat tunai kewajipan hak jin suruh dia dulu. Ucuh bedil tak dengar ya? Ucuh bedil ataupun buat lagu-lagu mana puja dulu. Ucuh bedil di antara Cina, duk gerak jin dia khabar kata ya mari dah. Allah Akbar. Maka di situ juga Nabi kata, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qal thumma yaji'u ahadun fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Allah. Iblis tiap-tiap hari tu syaitan hak buat kerja atas darat ni untuk tipu anak cucu Nabi Adam ni. Semun dia tak dia tu. Semun dia tak dia tu nak gi ringan hitkan ataupun ringan kerja yo hak atas hak tipu Nabi Adam ni gapo tak buat tiap-tiap hari. Kepada iblis di tengah laut. Di tengah laut. Kepada ketuanya. Maka seka mula-mula mari kata, aku buat kerja gini, tipu orang dalam nak kecek, buat orang kecek bohong, tipu, ataupun buat
we orang ni malas maya, malas baca azkar, malas semua. Girengan pungan kok bos yo lah deh. Bos lah. Allah akbar. Betul nak we bos tu puji lah kata buat kerja dah hari ni. Ya. Tapi bos kata apa? Masa nak tak syai'an. Tak buat gapo lagi mu hari ni. Tak tu baik natijah lagi mu buat kerja hari ni. Tipu boleh banyak mana dah pun tak jadi lagi, tak apa-apa lagi. Tak apa-apa sungsut. Sehingga seekor lain mari kata ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Setara tu pun tak apa-apa lagi. Seekor ni mari ni dia mari kata aku tidak tinggalkan orang tu aku duk tipu tadi tu sehingga dia cerai di antara suami isteri. Allah. Syaitan tu mari royak kepada iblis, ketuanya. Ya. Maka iblis kata apa? Ni'ma anta. Hak ni aku duk tunggu sungguh. Hak ni aku nak sungguh. Maka dia puji kepada syaitan yang buat usaha lelaki bini cerai, suami isteri becek. Itu Sebab itulah Nabi SAW bersabda, abghadul halalu ilallah at-talaq. Aqala. Allah akbar. Sahabat dia kerja benar tu. Ya. Dia kerja sungguh benar nak rumah tangga sampai ke bercerai. Ini adalah hadis Nabi. Kalau kita tengok pula dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala kata wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah akbar, jelas. Yang dia belajar, yang ngaji, dia usaha buat kerja untuk nak cerai di antara laki bini. Hak tu cut sud ya. Hak tu baru iblis pocai dengan pungan. Lepas tu Kalau duk kerja tipu hak utama tamadan, sekali. kalau tipu tamadan ya beres lagi, lekeh lagi. Beres. Kalau kita tengok juga orang lain ni juga, orang nikah beramah, kahwin beramah, cerai lah paling ramai lagi. Allah akbar. Boleh jadi kedak atau jin dia buat kerja. Kita percaya kedak. Tapi apabila kita tengok hadis ni kena percaya lah kata tiap-tiap kali cerai tu dia kena ada tipu daripada Allah syaitan. Nauzubillah. Kadang-kadang benda halu sebab kata tu lah. cerai juga. Jadi Ustaz Ding dah, nikah adalah sunnah Rasulullah. Ya. Sokang kita pakak bening rumah tangga belakang. Ya. Tak tahu saya hidup seorang. Ya. Orang seorang bukan sunnah Nabi. Ya. Gitu dah. Ya. Apabila sudah menikah tu, turut sunnah Nabi dah tu, ijak lakuh Nabi dah tu, Ya. setel ya Allah, ya usaha nak we kita ni bercerai. Ya. Kecik mudah-mudahan nak we kita jadi deraka dengan Allah. Allah akbar, nauzubillah. Tetapi tiap-tiap kali usaha syaitan nak jaya sesekara tu, Nabi Allah Ta'ala kata oleh surah Baqarah juga, wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biiznillah. Biiznillah. Semua tu izin Tuhan Dengan belaka. izin Allah. Sebab dia nak tipu pun dia guna qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Bukan atas semua tu kuasa syaitan. Bukan kuasa dia dak lah. Bukan. Dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Ya, maka kita Allah pun kena guna akbar. kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jugalah untuk Ya. nak wijayakan satu-satu perkara. Allah akbar, Allah akbar. Alhamdulillah. Ustaz Ding, jadi kita sudah kena jing Ustaz Ding dah. Ya. Lagu mana usul asal dia, ada yang Islam, ada yang kafir. Ya. Tempat duduk yang mana patut apa dia boleh merupakan jadi gapo ratik Ustaz Ding. Di dalam masa kita duduk sekarang lah ni Ustaz Ding, dia duk timbul penyakit pelik-pelik Ustaz Ding. Ya. Penyakit yang tak dapat dia boleh beri penjelasan oleh doktor-doktor yang bijak sana setara mana pun tak boleh beri penjelasan Ustaz Ding. Ya. Masuk dalam alat maju setara mana di hospital pun tak nampak penyakit ni. Ya. Tu dia. Misalnya kita kata dah, kita jadi nyakit kat pok nak cari nak cerak tak dia dah. Gi masuk gi x-ray misalnya, dia akan gari. Ya. Jadi kat pok misalnya, jadi tu jadi ni. Ya. Tapi satu penyakit yang duk merebak dalam masyarakat kita lah ni Ustaz Ding dah. Kita Ya. boleh tengok dia hari ni. Kata walaupun alat maju setara mana, alat hospital, alat moden setara mana, doktor bijak setara mana, tapi cari nyakit ni tak boleh. Ya. Tak boleh berubat dengan ubat haram. Ya. Cocok tak boleh Ustaz Ding. Ya. Jadi kita duk dengar lah deh. Orang tua kita kata masuk jin lah, kena sihir lah Ustaz Ding. Ya. Jadi saya rasa nak tanya sikit sini Ustaz Ding. Apakah sebab wakwi jin tu boleh ganggu kita, boleh karu kita Ustaz Ding? Ya. Allah akbar. Di antara sebab-sebabnya kita mula gapo sesekara tu kita tak suka sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Itu adalah satu pintu untuk buka wijin tu, mari cari kita.
Tidak mula dengan nama Allah. Tidak mula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semualah perbuatan kita, Setiap kelakuan kita. setiap kelakuan kita. Di antaranya hadis Nabi kata, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Rawahu Muslim. Dalam hadis ni juga Nabi kata, apabila seorang kamu nak makan, maka kamu makan dengan tangan kanan. Tangan kanan. Apabila nak minum, ambil dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan tu nak makan dan nak minum dengan tangan kanan hak manusia. Dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri manusia. Ya. Kalau kita tengok mudah-mudah juga learning kadang-kadang manusia, saudara kita ke tak ada tahu hadis ni ke, ataupun tak ada teraknat. Tak ada mengamati lah dah. Tak ada mengamati. Di antaranya ketika awak mutu. Ulah belah kanan, makan air nampan, belah kiri. Cakap selalu dah. Ketika itu tu ada surat jin. Jin tu makan dengan ayah. Saya ingat sampai rumah habis air nampan gelas, jin sudah makan dengan ayah. Cakap. Beradu tak apa dah nak makan dulu ustaz ni dah. Ya payah tu nak. Ya sungguhnya kena beradu. Ya. Tapi hal pentingnya dah kita kena amatilah dalam pesan Rasulullah ni. Dalam buku makan ni. Allahu akbar. Ya. Di antara makannya juga ya kata apa? Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi fa qala syaitan la mabita lakum wala asya. Ini untuk nak jagalah daripada jin. Ya. Nabi kata apabila masuk rumah, maka sesiapa yang masuk rumah, satu orang rajul yang masuk rumah ya, maka sebut nama Tuhan. Bismillah ataupun baca doa. Baca doa, ya. Inda dukhulihi wa inda ta'ami. Dan ketika dia nak makan, ya. maka syaitan kata la mabita lakum. Syaitan duk buar dengan fakir kata, malam ni kita tak ada umrah lah nak duk. Ya. Dan tak ada barang makan lah. Sebab kita pagar siap dah tu. Nak masuk pak bismillah. Kita baca doa ataupun bismillah, dan nak makan pun baca doa juga ataupun sepanak-panak bismillah. Bismillah. Dan Nabi kata wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Rawahu Muslim. Tidur sekali, masuk sekali, makan sekali selalu dah. Kalau kita tak mula dengan nama Allah Subhanahu Taala. Allahu akbar. Itu satu pintu untuk kita buka video mari duk karo kita. Dan ada lagi. Di antaranya kita duk buka, duk letak gambar dalam rumah, duk perohannya hak tadi lah saya sebut tadi. Ya. Itu adalah pitu-pitu yang syaitan nak mari duk dengan kita. Ya. Apabila kita tahu kata syaitan duk mana dah, nak kata syaitan ni duk rapat dengan kita sama sehingga kita tak tahu nak duk mana dah, tempat syaitan tak ada. Ya. Itulah tiap-tiap kali Nabi kata apabila nak buat perkara kita kena minta lindung daripada Allah, daripada benda yang isti'adzah, minta lindung daripada Allah Taala daripada syaitan-syaitan yang nak kau kita. Di antara masuk jamil, nak buat perkara yang setiap kelakuan kita kata setiap kelakuan. Sebut nama Allah Subhanahu Taala. Lepas tu sikit tadi saya ingin tambah sikit sini. Rasanya sebab setan tadi dia nak ganggu kita lagi ustaz ni dah. Seperti tadi sebut tadi ada duduk dalam jamil ni, dia kata sini saya baca sikitlah sebagai maklumat tambah daripada ustaz ni. Ingin kongsi sikit ustaz ni sini rasanya kita jamil ni tempat kita qadah jah, tempat cemar kita kata tadi dah. Dia kata sini dia kata kita pergi curuh air panah dengan tidak samillah, dengan tidak bismillah. Seolah-olah kata kita ganggu dia. Nak buat dia ni, nak menyebabkan kita ni buat yang mudaratkan kita. Yang kedua tadi dia kata kita hidup kecing di pelepah-pelepah kayu hok lama-lama. Dan di sare-sare itu al-hasyarat ni sare-sare sumuk. Lubai-lubai. Lubai-lubai. Kita hidup kecing situ. Duduk tempat lubai, tempat orang tak ada. Betul. Di antara kita hidup kecing dengan cara sekelai. Dan kita buat yang ketiga tadi kita buat khenakkan binatang. Seperti kucing. Disebut sini seperti kucing.
Dan lagi Ustaz Din dia kata juga kita bunuh ular di dalam rumah. Ya. Ular disuruh bunuh, Ya. tapi cara silap sikit. Ya. Apabila kita nak bunuh dia ni, kita kena Ya. halaukan dia tubik luar rumah dulu. Sebab ini adalah satu cerita yang berlaku dengan sahabat. Bunuh ular dalam rumah. Ya. Maka ular tu ketika sahabat tikir ular seka tu, Ya. ular tu ketik dia. Akhir tu ada riwayat tu kata sehingga nak jawab tak tahu kata hak mana mati dulu. Sahabat ke ular tu mati dulu. Jin lah ular tu. Ya. Ya, nak atas sini juga atas jin tu boleh bunuh Ya. orang dan orang pun boleh bunuh juga. Ya. Jin. Kita boleh Tapi boleh biiznillah. boleh istifadah sini apabila ular masuk dalam rumah, kita Ya. nak bunuh tu, waktu tubik luar Tubik dulu. Halak dia tubik luar dulu Ustaz ni dah. Ya. Ya, alhamdulillah. Lepas tu juga Ustaz Din hak ni. Hak kita duk seolah tu kita duk galik-galik Ustaz Din. Siapa tak Din? Iaitu orang yang galik dengan mengingati Allah. Ya. Kerana Allah Ta'ala berfirman Ustaz Din, Ya. wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa Ya. lahu qarin. Ya. Allahu akbar. Dan juga sihir Ya. untuk nak khenakkan. Ya, lepas tu tadi saya nak tambah sikit iaitu Ya. sebab-sebab yang syaitan mari kau kita, beberapa sebab lah. Ya. Di antaranya syaitan tu ia kasih kepada kita. Jin tadi tu Ya, kasih kita. dia kasih kepada kita. Kuasa nak duduk dengan kita. Ya. Kadang-kadang kita pun usaha lakadah lah. Hak Nabi kata dengan sebabkan nak buat syaitan masuk duk kalian kita weh habis dah. Ya. Kita usaha duk supaya Nabi ajar lakadah, tetapi jin ataupun syaitan ni duk kasih kepada kita. Kalau kita lupa nak baca doa ketika mana, ia nak mari duduk dengan kita. Ya. Itu satu sebab ia nak boleh duduk dengan kita. Sebab yang kedua, kita zalim ya. Di antara hak Ustaz sebut tadi lah. Giduk kecing, giduk katak, giduk cuah air panas. Dengan sebab kita tak sebut nama Allah SWT. Ya. Sebab saya ada satu kes saya biasa duk ada orang panggil suruh pergi buat ruqyah lah. Tapi saya pun tak ada nak pergi baca ruqyah with dia. Tapi dia tu satu kali dia pergi jalan ke ada silap setun, ada silap. Setun pergi untuk nak main longkang. Nak main fahau lah. Terkenal dengan longkang setun. Longkang, abang longkang. Ya. Ketika itu dia pergi sampai setengah jalan tu, rasa nak qadah hajat lah, nak kecing. Waduh tepi jalan. Maka ya salur lah kecing situ. Balik daripada setun tu kelik duduk rumah. Beruk bucik. Dengan tidak ada sebab. Tak ada asbab. Pergi ubat. Hospital. Tak ada hingga. Sehingga ya pun usaha pergi ubat lah. Pergi ubat dengan bomo kapung. Bomo hok duk. Tak tahu Allah alam lah cara-cara hok Usaha setiap cara lah dah. Ya. Akhir tu tak ada hingga sehingga mati. Perut bucik tak ada sebab sehingga mati. Ya. Boleh jadi ya kecing tempat jin duduk. Ya. Sebab hak tahu tak akhir yang giwak gapo tu ya kecing situ. Ya kecing. Di Kini tepi jalan dah. Di tepi jalan belum ada nak sampai ya hutan sikit. Ya, ya. Di antara. Allah. Lepas tu di antara juga jin sendiri wasa nak zalim manusia. Ya. Wasa buah. Ya. Wasa nak karu manusia. Lepas tu di antara juga kena jin juga dengan sebab sihir. Sihir. Ya, tu bomo ada seorang tak puas hati dengan dia, dia minta barang mari untuk ngenak Buat khenak dia. Buat khenak. Ya. Tetapi kebanyakan manusia hadap pehek apabila kena jin, pehek kata orang hantar mari selalu dah. Sedangkan daripada perbuatan dia sendiri. Sedangkan ada 3 sebab, 4 sebab. Ya. Di antara jin kasih kepadanya. Di Ya. antaranya ia diri duk zalim kepada jin. Ya. Di antaranya jin sendiri wasa nak ngenak ya. Ya. Bukan orang lain suku sakak. Ya. Sihir itu salah satu. Salah satu daripadanya. Ya. Tetapi kebanyakan manusia ataupun saudara kita ada kena duk pahal kata orang hantar. Selalu dah. Pahal kok tu selalu dah. Situlah. Kena dah. Gitu Apabila kita kena jin ataupun kena sayasat ke apa tu jangan gaduh lah. Kita peksak diri kita dulu. Peksak dulu. Kata kita silap man. Ya. Betul. Untuk mudah-mudahan kita tak ada balah dengan orang. Ya. Sakit perut orang tepi selalu dah. Kena dah. Waktu tu kebanyakan duk berlaku lah. Ya. Situ tu kita nak usaha lah. Pilihan tersenak ketik mula kata dah ada sebab-sebab lain lagi. Ya, alhamdulillah.
itu Ustaz Din kita. Ya. Apabila kita kena buat khianat ni Ustaz Din dah. Jadi Ya. kita nak tahulah mana Ustaz Din kata kita ni kena buat khianat Ustaz Din. Tu dia. Ada tanda-tanda alamat-alamat kat mana kata Ustaz Din tu? Ya. Lepas tu saya nak tambah sikit lagi hak tadi kata ketika mana ratik jin tak ada. Ya kasih kita ke ya apa dah? Kita zalim kepada ya. Ketika mana ratik hak ya wasana hak ya boleh masuk le kita sungguh ataupun ya boleh ngaruh kita sungguh. Ya. Saya nak sebut sikit bila duk lalu iaitu di antaranya ketika kita marah sungguh-sungguh. Dia nak main kita ketika tu. Kena dah. Ya kasih kita dah. Ya. Ataupun kita zalim ya, tapi ketika arum kita marah sungguh-sungguh. Ketika itulah. Lepas tu yang kedua, ketika kita rasa takut sungguh-sungguh, takut satu-satu perkara sehingga jadi tang setik tak boleh. Usik tu diri dah. Diri duk ketar duk menaling tak ada dia duk kata apa, tapi dia rasa takut diri. Yang ketiga, turut syahwat banyak laja. Ya. Nak buat gapo tu wak. Tak ada turut al-Quran, tak ada turut sunnah, tak ada turut apa. Lupa diri dah tu. Yang terakhir iaitu lupa kepada Allah SWT sepanga ustaz sebut tadilah. Ya. Dah. Lepas tu di antaranya kita nak tahu kata Allah ni tu jin duk main kita ataupun duk ngaruh kita. Ya. Di antaranya kalau lek malam juga tidur kebanyakan tak ada nyerah. Biasa kita negak molek. Ya. Tapi apabila nak tidur ni dia tak ngatuk lama sampai tengah malam baru nak ngatuk baru nak nyerah. Dak cerah pun tak ada tidur kali. Boleh buat kau sangkit dah. Sangkit kata boleh jadi jin duk karu ya. Ya. Di antara juga tidur suta kejut jaga. Tidur suta kejut jaga. Jadi Tengah tidur khabar kita ada sepenuh lah dah kita kata dah. Ya, sabitlah Nabi kata apabila kita kejut jaga, ngigah pelat-pelat tengah malam maka minta lindung daripada Allah SWT dan ludah aliyo belah lak kiri. Ya. Ya. Lepas tu di antara juga jadi wahi ngiga mimpi biasanya kejut-kejut. Misal tadi. Bukit. Hamba dirima jaga peluh. Ngiga biasa Di tu dah. antara jin-jin duk karu ya dalam tidur. Ataupun duk len dengan dia. Ya. Lepas tu ketika tidur wahi duk nampak kucing, anjing, Ngiga tu tak ada dah. Ngiga tu dah. singa ya ngiga, Tikus. tikus ataupun binatang-binatang yang bukan biasa lah. Ya. Lepas tu duk ngigah hak tular sokmo. Boleh jadi jin duk karu ya. Ya. Ini ni bukan nak kata semua hak berlaku gini ni kena jin dah bukan. Tak. Sebab tidur tak nyerah tadi, kalau misalnya lek cerah ya tidur banyak, lek malam pastilah tidur tak nyerah. Kadang-kadang kriak hutan banyak tak ada. Kriak hutan banyak, Boleh jadi juga. tidur tak nyerah juga. Ya. Nah, balah dengan isteri, Ya, tapi kau tak nyerah tidur. hak kita kecek ni alamat dia, Ya, tanda-tanda ini dia dah. Boleh buat kau sangkit. Ya. Lepas tu boleh lah kalau misalnya wasa boleh jadi jin, kita pun usaha baca ruqyah, baca apa lah. Ya, Baca ya. doa, baca azkar. Ya. Lepas tu di antara banyaklah, di antaranya kita tidur tapi bangun jalan dengan tak khabar. Ngiga jalan maknanya. Ngiga jalan. Di patah siap tadi. Ya. Buat ke tidur. Kalau bahasa baru ni duduk camping kat patah bangun jalan siap tadi. Ya. Habis tu dah lah. Tadi kata apabila kita nak tidur tu kena baca ayat kursi, nak jaga di sini dah. Dan juga muawwizatain. Muawwizatain. Ya, dah. Qul a'udzu birabbin nas, patu al-falaq. Ya. Dah. Ya. Untuk nak jaga. See you. Sebab kita lek malam tu kita tak boleh kum diri. Tak khabar dah tidur. Ya. Mati kecil tadi. Mati kecil. Ya. Dah. Dan di antaranya kita ngiga nampak orang biasa rupa pelik-pelik. Tekak tak ada. Orang tak ada kepala. Duk lengi Luar biasa lah dah. Luar biasa Yang lah. luar biasa kita Angin kata tak dah. ada. Mari cari kita. Boleh jadi jin. Hak tu ketika kita tidur, alamat-alamat kita. Ya. Dan kalau ketika kita jaga tak ada nyerah kali, di antara alamatnya kita wahai pening kepala. Sakit kepala. Pening. Lepas tu pening dia ataupun pening bukan biasa. Cari Ya. ubat tak hingga. Ya. Bomo kata sehat molek. Kita duk pening Tapi kepala. kita sakit. Bomo kata tak ada penyakit Ya. boleh. Hak ni hak saya kata tadi kata penyakit ni tak boleh nak peksa ataupun nak karantin oleh bomo walau bijak setara mana. Ya. Dan pening kepala ya tu masa tular-tular semua.
Oh. Misalnya lepas asar kena penipala. Sehingga isak pun you tahu dah isak Lagu lepas tu asar, sama dah. aku kena menipala lu belum dah nak sapa ngorek. Allah. Itu adalah Akbar. satu alamat daripada jin mari duk krop Ya, dengan ya. duk dalam tubuh ya. Lepas tu di antara juga wahai sekat orang buat kebaikan ataupun zikir ataupun maya. Sebab saya biasalah ketika saya duduk di Madinah dulu, satu orang saya Malaysia. Dia duduk bersama saya lah. Dia duduk cerita lah ya ya ni tak boleh maya di Masjid Nabi. Oh, wasabak tu. Dia duduk 3 tahun tak biasa maya Masjid Nabi. Ya. Sehingga saya pun rasa pelik kerana mari Masjid Nabi duk belajar di Madinah. Ya. Duk Penuh kuliah dengan usuluddin. fadilat dah. Kita kata dah penuh dengan semua orang bakat bubuk nak pergi tu dah. Ya, akan hak ya tu tiap-tiap kali orang ber mutah. Allah akbar. Ketika maya takbir Masjid Nabi nak mutah. Sehingga saya kata lepas tu masuk jadi ketika dengan nama Tuhan. Ini adalah satu alamat kata apabila kita nak buat kebaikan jadi susah. Nak baca Susah. Quran mula tak orang. Ya. Sehingga mukarrar Madinah juga satu term tu sejuh. Mukarrar ni laksud dah kita kata Laksud. dah. Ya. Laksud. Hak duk ngaji di Madinah. Kena ngapa Quran. Ya. 4 tahun 8 juh. Ya. Daripada Baqarah sehingga juh 8. Ya. Tapi ya apabila nak sapa madah Quran nak ngapa jadi susah sebab jadi duk tubik akan sama. Sehingga saya pun duk kecek dengan dia mula suruh dia buat ruqyah. Ya. Dan setengah saya mula-mula saya baca wi kepada dia lu, lepas tu dia baca sendiri sehingga 3 hari buat ruqyah. Lepas daripada itu maya Masjid Nabi sebulan tak sawadu. Kodoh dulu. Pakar cerak kata kena ganggu oleh Ya. jin. Ya. Lepas tu Allah. biasanya dia duk belajar dalam kelas 5 minit tak gerak dah. Tak gerak, Pening gerak. dah dengar. Lepas daripada buat ruqyah, nak kata sini jin sungguh lepas daripada buat ruqyah, ngaji wajah ya tak wasa apa lagi, wasa nak hubung lagi. Jadi sedap duk. Alhamdulillah. Dah. Lepas tu di antaranya rasa malah. Malah Oh, di antara malah. syaitan duk main. Gila, Gila. siasati. Orang ni mula-mula duk biasa ya. Ya. Ubat yaba ke apa pun tak main. Tapi duk jadi gila. Bomo peksa pun biasa ya. Fubat Ya. mau pita pun tak hingga. Ya. Itu adalah daripada syaitan. Dan jadi sakit dalam tubuh setengah juzuk. Jadi sakit sini ratik. Sakit-sakit jadi plek biasalah. Sakit tubuh. Duduk sakit kaki. Peksa hospital jadi maknanya fubat pergi peksa hospital, peksa tak ada tubik lah nanti. Ya. Itu di antara. Lepas tu apabila ia masuk juga, dia duduk dalam tubuh kita juga. Ada setengah akan hak duk berlaku tu hak saya duk jumpa dan duk baca dalam kitab-kitab hak Syekh. Dah. Iaitu dia kata apa? Dia kata setengah jin ni dia boleh kum tubuh kita 100%. Siapa tak khabar supaya gila tak dia ataupun berjerit teriak kecek tak pandai bahasa Thai. Pandai. Tak bahasa Thai. Yalah dah. Cina, Yalah. Arab. Tu tak biasa belajar. Ya. Orang Malaysia kecek bahasa Thai dengan tak biasa mari Malaysia boleh Ya. hadir dak. Ya. Orang Thailand ataupun orang Fatani kecek bahasa Malaysia, kecek bahasa Indo dengan tak biasa belajar, tak biasa pergi ke Boleh Malaysia. kecek. Boleh kecek. Itu satu alamat atau penuh 100% dia boleh kum. Siapa Ya. dia tak khabar boleh tukar bahasa. Ya. Yang kedua, dia sakit setengah juzuk. Cara dia kum tubuh kita. Tadi semua tubuh. Yang kedua, setengah juzuk. Ya. Sakit belah lek kanan, belah lek kiri, sakit kepala, sakit tekak, sakit perut. Ya. Ikutlah. Dan cara ya duk dalam tubuh juga kadang-kadang dia sakit sokmo, istimrar. Sokmo. Tiap-tiap hari duk sakit. Allah dengan tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Allah. Dan Nauzubillah. yang keempat ya duk dalam tubuh kita kadang-kadang ya duk tengah hari ya tubik. Bukan tiap-tiap hari dak. Setengah hari jadi apabila ada berlaku tersekan apa-apa tu nak jadi buat makan rumah mula tak fasad tak jadi mula gelepar selalu. Itu adalah jin. Ya. Dah, situlah di antara akan-akan hak jin duk lengan okey. Lepas tu hak kita boleh peksa diri kita sendiri. Dan ada lagi lain-lain lagi. Ini Ya. adalah tajribah dan ada cuba-cuba duk tengok gitulah. Jadi alhamdulillah Ustaz Adin, lepas pada kita boleh tahu
cara yang dia duk ganggu ataupun sebab-sebab yang dia duk ganggu kita tu Ustaz Ding dah. Ya. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita sengoti Ustaz Ding. Apa tak Ya. disebut tu? Ya. Sebab cerita budak mati dan sebagainya Ustaz Ding. Ya. Pada rolik Ustaz Ding dah, apabila kita sakit demam ni Ustaz Ding, kita pergi cari doktor, pergi cari bomo, dah bomo beri ubat kita makan, alhamdulillah tu hari sembuh. Ya. Dah pada rolik. Hak ni Ustaz Ding dah. Ya. Apabila kita sakit ni Ustaz Ding, jadi kita duk tengok kat rumah kita. Saya pun rasa nak tanya juga sini ni kata kan, kita pergi cari bomo. Pasal dia sakit tak ada nak bingung dah. sakit. Tak ada piyo nak sepanjang masa gitu Ustaz Ding dah. Nabi pun suruh ubat apabila sakit. Yalah dah. Lepas tu kita pergi cari bomo Ustaz Ding. Adakah setiap bomo kita boleh menghadapi dalam nak perubat ni Ustaz Ding? Ya. Ataupun dan juga ia perubat tu hilis ngoti kedak ke lagu mana kebenaran buku ni Ustaz Ding? Ya. Alhamdulillah ya, cara ubat apabila kita tahu kata kena jin main dah, jin ngaruh dah, jin kerap dengan kita dah. Kita pun mula-mula sekali tu kita boleh ubat dengan tubuh kita sendirilah. Makna tu kita buat diri. Boleh ubat sendiri. Baca ayat-ayat Quran, ayat sakop dengan ruqyah ataupun ayat sakop dengan sihir. Umumnya kita ambil Quran baca. Umum Quran baca. Ikut ayat mana? Ya. Ikut surah mana? Ya. Ya. Lepas tu misalnya kita tak ada kuasa dalam nak ubat diri, boleh tak kita nak pergi cari tok bomo lain? Boleh. Ya. Ya, tetapi kita pun kena peksa lah, kena cek dululah nak pergi. Kerana kebanyak kes duk berlakunya duk guna jin. Apabila tok bomo guna jin dalam hamat jin, maka tak jayalah benda tu. Walaupun kadang-kadang kita tengok enggak rupa zahir tu super jaya. Ya. Setengah hari jaya 2 hari ya, lepas tu kena mari pula. Setengah hari jaya sebulan, lepas tu kena mari pula. Ya. Apabila kita fubat tu Al-Quran dan hadis tu Nabi Hajjah, maka insya-Allah kita akan hingga selama-lamanya biiznillah taala. Ya. Sebab ini adalah pertolongan daripada Allah SWT, bukan minta tolong daripada jin. Sebab kita tak boleh minta daripada al-jin mari tolong kita. Ya. Jadi Ustaz Ding nak ayat tu, kita nak pergi cari bomo tu kena tengok bomo hak perubat dengan Quran. Ya. Makna tu bomo hak kita tak cerak perubat dengan gapo saja tu, Ya. soalan tu kita nak jauh. Ya. Kerana dia guna jin tak Ya. disebut tadi. Ya. Jadi duk jadi wong con gitu dah. Ya. Jadi kita sakit tubuh badan kita kena kena oleh jin. Ya. Payah guna jin. Mari dia buat kita hingga sehari dua apa tu duk jadi gitu dah. Ya. Allah akbar. Tapi tok bomo hak guna jin pun dalam kitab As-Sihr khataruhu at-tahsinu minhu kaifiyatu hallihi hak Syekh Abdul Muhsin Ibnu Muhammad Al-Qasimi tok khatib dalam Masjid Nabawi. Ya. Dia tulis, dia kata tepat cara kita nak kena tok bomo hak guna jin. Ada cara dia. Ada cara. Ada alamat-alamat kita nak guna tok bomo hak guna jin. Witikan dia tu. Witikan Cara dia. perubat dia tu. Ya. Benar tak ada Kita boleh kena. Di antaranya hak Syekh sebut sini ni dalam kitab ni dia kata iaitu tok bomo tu nak tanya nama orang sakit. Biasa juga kita kata gimah pita ceraya. Misal kita kata dia Kalau menanya. pita biasa ya biasa. Ya. Tapi kalau fubat sakut pada dengan jin macam kena tanya nama orang sakit nama gap. Tak ada syarat mula kerana perubat betul dengan sunnah ni, betul dengan sebenar tak ada syarat tanya nama mula. Ini turut Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi. Mengikut syarah dia lah dah. Ya, dia kata satu dia nak tanya nama orang sakit tu ataupun orang kena jin tu nama gapo. Kadang-kadang Ya. mau hidup repair dah ataupun tak ada duk sekali dengan dia nak tanya nama, Ya. tanya orang sakit, nama mak orang sakit, ibu orang sakit dan nak tanya umur. Tanya nama orang sakit. Ya. Tanya ibu lagi. Ya. Apa tanya umur pula dah? Ya, dia tak tanya nama bapa, dia tanya nama ibu. Ibu. Allah akbar. Ya. Yang kedua, dia nak minta kesah-kesah daripada orang sakit. Kesah yang duk pakai di antara baju, kopiah, tukeng, Rambut kena kita kata dah. ada lekat di tubuh. Ya. Untuk nak ambil peluh ataupun nak ambil kesah-kesah ada di tubuh orang sakit. Ikut apa saja pun. Ya. Asalkan kesal daripada orang sakit tadi. Ya. Ya. Di antaranya nak minta ramah. Nak buat apa tadi? Untuk nak fubat. Nak hamak jin tapi minta ramah orang sakit. Pas saya pergi dah tak ding. Saya sakit, saya pergi jumpa ya dah nak ramal lagi. Ada setengah minta ramah. Allah akbar. Untuk nak fubat. Kita nak check kata dia tu bawa pelang. Kita kata dah. Minta lagu ni boleh jadi dia tak guna Al-Quran dengan sebenar. Boleh jadi ada golongan lagi duk belang ya. Ya. Boleh jadi
siapa ya tu kena guna alat-alat biasa ni. Ya. Di antara juga kalau tengok ramai juga Allah Taala Nabi kata la'anallah al-musawwirin rawahul Bukhari. Betul. Dah. Ya. Tapi gambar di sini wak gambar untuk sembah lah, wak tokong wak gapo. Ya. Lepas tu di antara juga tok bomo tu dia nak guna asap. Nak cucuh tu, nak cucuh asap untuk nak fasak dulu belum pada nak mula fubat. Dalam majlis, dalam bilik dia tu. Dalam bilik dia. Kena berasak. Mula nak fubat, mula kena fasak. Oh. Di antaranya ia nak fubat masa malam. Kalau kita pergi cari ia lek cerah, ia tak boleh buat. Kena waktu malam. Kena mari waktu malam. Malam ni mari semula. Kena 4 gelak. Kekok ano? Ya, tepat gelak dia nak. Kalau lek malam ni lebih molek. Kalau lek cerah juga ia kena duduk satu bilik yang gelap yang tari tak masuk. Lindung daripada matok ke boleh kita katalah tu. Sini ni ia nak guna tempat yang gelap-gelap sebab gelap. Boleh jadi ada jin lah, ia duk guna jin. Habis Ya. Syekh kata, nak cek kata tok bomo hak guna jin, di antaranya fubat dalam gelap. Al-Quran kena cerah. Ya. Al-Islam cerah. Ya. Tapi apabila nak fubat nak ahmad jin, dia kena guna gelap. Ya. Dah. Lepas tu di antaranya ia nak guna kalimah-kalimah kecek peh hak ia tu kita dengar tak faham. Sebut panjang tu baik di mulut tok bomo. Orang dengar tak faham. Kata apa tak tahu. Ya. Tapi dia berubah. Ya. Allah. Kata kadang-kadang kita dengar mula-mula auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bunyi. Suk situ. Suk situ. Suk ingat tak tahu kata apa. Amin di belakang. Amin. Mari auzubillah pula. Jadi gila. Untuk nak kata ya guna ayat Quran. Mula dengan Quran tu. Mula Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau ya guna ayat Quran sungguh, mula ayat Quran, tengah ayat Quran jugalah. Ya. Bicara belakang. Dah ini Syekh sebut untuk kita nak cerak nak peksa lah kata boleh hadir untuk bomo ni majin sebab boleh, tak jelas dalam fubat. Boleh kita wakce. Boleh kita wakce. Di antara juga untuk bomo tu dia nak minta satu binatang cahaya khusus, rupa khusus. Misalnya minta air seekor cahaya hitam, kaki hitam, lepas tu nak air tepat tu. Untuk nak buat cara fubat untuk nak fubat tapi minta barang-barang gitu. Ini ni Syekh kata tepat cek. Kalau bahasa rumah kita ni boleh tak kita kata bahasa orang tua dia kata kerah. Betul tak? Kerah jelah. Boleh hadir dah. Kalau rumah kita tambah duit lagi tak ni. Duit lah 12 kok, 13 kok tak boleh, 11 kok tak boleh. Lepas tu sirih pinek saya bunyi lah ni dah. Ada biasa tengok juga bunyi kata duit lah sirih pinek lah. Lepas tu air biasa dengar. Air. Saya biasa dengar sebab saya pun biasa duk long henti duk turun duk kecek. Ya. Setengah tu kena jamu air 10 ekor air cahaya hitam ketika malas kena tadah darah. Lepas tu gitak satu-satu tempat darah air. Lepas tu air tu juga kena jamu untuk guru. Orang pergi maya sejik. Kena jamu satu ide apa orang. Ada rupa cara khoh halu dah. Allah. Untuk apa? Untuk nak fubat sakit gigi tadi tu ya. Ya. Sakit mata, sakit perut, pening kepala. Tapi dia rasa kata itulah nak kata jin. Ini Syekh raya. Dan di antara juga ia nak tulis dalam kertas wa'yan. Satu-satu tulis-tulis aku jadi satu alamat hak jin. Tulis gapo? Kalau misalnya kalau kita duk tengok sebab saya pun duk buka biasa duk buka tengok banyaklah di antara dalam tu nak tulis bismillah tapi ba suku, sin suku, mim suku, tulis Allah. becek gitu. Seko-seko gitu. Ada setengah mari capur, hak belakang gi depan. Ba hak sungguh duk depan gi tak belakang untuk nak istihza bi ayatillah. Tujuan gitu nak ejek-ejek. Ya, untuk nak panggil jin lah itu Syekh kata kalau ada bahasa ini ni ialah dah. Guna jin. Kalau kita tengok kat banyak apa orang panggil azimat tak? Seolah tak gitu. Duk kata betul tak tadi? Duk kata tekok ke ano tu Dah. Pinggal. Nabi kata man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Siapa yang fubat biasa kata-kata maka dia sudah syirik. Ya. Banyak umur kita tu tak ni. Banyak. Allah. Itulah kena jaga-jaga. Kadang-kadang syirik dengan tak khabar. Ya. Tak khabar payah nak taubat. Ya. Buat benda jahat tak khabar kata benda tu tak molek. Payah taubat. Allah. Itulah kita minta ilmu tu penting bagi kita. Ya. Dan di antara juga nak tulis huruf muqatta'ah. Ha, mim, ain, sin, qaf dalam nak fubat.
Ayat Quran ya Ayat Quran. Makna tapi ada lagi ayat khusus kepada huruf muqatta'ah. Ya, batu ya pun untuk nak buat piti ya lah. Ya. Kan tak guna surah Baqarah habis selalu kan duk ambil. Kena ambil sekadar ayat awal. Ya. Dah. Kalau nak bercerak lagi syarah sikit. Biar dimakna ke apa ya di apa. Dah. Lepas tu di antara juga banyaklah alamat-alamat lain. Di antara gapara ia nak tulis, ia nak wis satu barang suruh taruh le kocek, suruh taruh lemari ataupun suruh klik hamba ke apa tu lah. Ya, berah kita tengok berah. tu boleh jadi main jin. Itu di antara tempat-tempat kita cek. Ya. Jadi Ustaz Ding, alhamdulillah kita boleh buat khulasah Ustaz ni dah. Ya. Nak perubah dengan cara betul terus terang ni tak ada payah Ustaz Ding. Tak ada payah. Ya. Hak Ustaz duk jelas tak ni dah. Saya yakin tu puasa apa payah. Dah, kena banyak perkara. Jadi Syarat banyak. Syarat banyak. Kena ada gotu, kena ada ni sebenarnya baca Quran. Ya. Baca Quran. Ada hadis khusus baca suratul Baqarah. Ya. Nak selamatkan rumah kita dan kita, anak isteri kita. Ya. Masuk jamai kita baca doa mula satu hijau dengan tangan kanan sebut nama Allah. Jadi mudah. Ya. Tak ada payah apa. Ya. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz Ding. Ya. Jadi sebelum akhir dalam majlis kita alhamdulillah malam ni Ustaz Ding dah. Sikit lagi Ustaz Ding. Ya. Apakah bahaya orang yang duk melebat dengan bomon ni dengan lagu ni Ustaz Ding? Ya. Jadi kalau kita tengok juga orang yang apabila sakit sikit-sikit nak pergi cari tok bomo, nak pergi nengok, nak pergi wasana X-ray. Ya. Sakit ni. Ya. Hospital tak jadi dah. Ya. Ataupun barang hilang nak pergi X-ray. Ya. Maka ada satu hadis Nabi kata man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Rawahu Muslim. Akbar. Nabi kata sesiapa yang pergi cari arrafan iaitu orang yang tahu benda gaib lah. Ya. Royak lah perut kita ada Orang yang dakwa kata dia tahu benda gaib. Orang yang dakwa kata tahu benda gaib. Tu tak tahu ni. Dia tak tahu. Ya tak ada siapa tahu benda gaib. Ya. Kecuali Allah Subhanahu Qul wa taala. la ya'lamu man fis samawati wal ard illallah. Illallah. Alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Ya Allah. Manusia tak tahu benda gaib. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak tahu benda gaib. Ya. Sehingga kalau kita tengok kat Al-Quran banyak dia sebut atau jin tak tahu benda gaib. Ya. Sehingga hari dia mati, dia tak tahu benda gaib. Dia tak tahu dia mati bila. Ya. Kalau tu kes sihir tahu sungguh mati bila, dia boleh taubat belum mati. Ya. Kalau jin tahu sungguh, ketika Nabi Sulaiman suruh dia duk buat kerja tu, duk bina, Nabi Sulaiman mati dah belum ada tu. Dia tak tahu sehingga ada anak-anak duk makan tukar sehingga balik satu alamat tu. Dia mati dah. Ya. Di sini juga Nabi kata sesiapa yang pergi cari tok bomo ataupun tok guru, pergi tanya benda yang gaib. Berarti dia royak boleh. Ada ni kena ni. Ya. Tanya saja ya. Mau kita ni bangun nujung lah kita panggil dah. Betul Betul. Kita tanya saja ya. Tak percaya leh. Ya. Tanya saja. Fasa'alahu. Ya. Tanya saja ya. Ya. Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Akbar. Tuhan tak terima maya ya 40 hari. 40 malam. Akbar. Jadi lepas dia tanya tu maya. Tapi wallahu alam lah Allah Taala nak terima ke tak solah ya. Nauzubillah. Tu bahayanya cari tok bomo ataupun cari orang yang boleh royak benda gaib. Royak yang benda yang tak nampak mata. Ya. Kebanyakan tu kes sihir ni ada lah. Ya. Kita tanya hak sakit perut, royak atau orang tepi rumah duk ngaru. Jadi soalan kita golai jawab turunkan kam tahu benda yang orang lain tak tahu. Ya. Kadang-kadang dia kata ada barang tepi rumah. Ya. Kita tak ada royak. Sepatutnya barang gapo duk rumah kita lebih tahu. Ya. Bukan orang yang rumah kita. Walaupun betul sekalipun dia jawab pun tapi Nabi senantiasa menegahkan kita untuk menghadapi bomo macam ni. Ya. Itu orang yang dicari tak ada percaya. Ya. Kalau cari patut percaya pula dah. Saat ni tak pergi tanya saja ya. Tanya tak saja. terima semaya 40 malam. 40 malam. Kalau percaya Nabi kata man ata arrafan hadis lain pula man ata arrafan au kahinan.
Kahinan ni tahu benda mustakbal lah, benda depan nak berlaku gapo puluh tahun. Benar ni anakut dah. Nakut. Kahin. Modal Modal dah. modal gitu. Fasaddaqahu bima yaqul. Allah. Maka Akbar. caya. Caya. Pansin log ada pi apa? Oh, Ya. caya kata. Caya ni. Ya. Benar pe. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Allah. Rawahu Akbar. Hakim. Auzubillah. Maknanya kufur lah kan. Kufur lah, ya. Kufur benda yang turun ke atas Nabi Muhammad itu Al-Quran. Tak ada Al-Quran jadi habislah rukun iman ya tu, satu rukun iman. Ya. Ini adalah bahayanya bagi orang yang caya ataupun pergi cari, sekadar pergi cari tu untuk bomo yang boleh jawab benda gaib hak tak nampak mata. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Ding kita malam ni. Jadi insya-Allah Ustaz Ding dah sekejap lagi kita akan ada itu buat ai untuk nak perubatkan orang yang kena penyakit ni. Ya. Dan insya-Allah hari ni saya nak usaha nak buat tuayang kata apabila kita kena jin mai karu dah, kita nak fubat pasal mana hak bengton, patut kita boleh buat sendiri. Ya. Kan patung payaban bengton. Ya, patung payaban. Betul. Semua tu boleh buat. Boleh buat diri halu dah. Boleh buat diri. Dan tak pasti kena pergi cari tok bomo. Ya. Sebab kalau nak pergi cari tok bomo, satu habis duit. Ya. Kita amal diri dululah. Ya. Kalau rasa tak sedap lagi, kita pergi cari bomo ataupun ustaz yang perubat betul terus terang dengan Al-Quranul Karim. Lepas tu kita kena cek dululah belum ada nak pergi. Dah. Ya. Kalau itu bahaya Ustaz Ding. Jadi sikit tadi sebelum ada kita nak pergi situ Ustaz Ding, saya ingin sampai sikitlah kepada penonton kita, orang yang ikut dalam majlis kita ni Miftahus Sunnah ni dah. Wasallah ni tu kita duk jalan alhamdulillah dah duk dalam EP yang ke-7 dah tadi lah ni. Dah EP yang ke-7. Jadi yang kita boleh join club lah. Kalau siapa nak tengok tu boleh kita hunur lah EP yang pertama tu gapo, yang kedua gapo, yang ketiga. Malam ni hari ni kita duk EP yang ke-7 Ustaz Ding. Di atas tajuknya cara kita nak jagakan diri kita, perubatkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang kena yang kena ganggu oleh jin. Betul. Kerana benar ni kalau kita tengok bahaya yang Ustaz Ding jelas tadi tu sangat bahaya benar Ustaz Ding. Siapakah tak terima semaya, siapakah kufur dengan agama Allah Subhanahu taala. Insya-Allah Ustaz Ding, dan setelah lagi kita akan mari satid Ustaz Ding. Kita mari buat dan mudah-mudahan pakat-pakat manfaat bersama. Ya. Lepas lepas wadaning saya nak mari hajar cara kita nak buat air lah. Nak buat air untuk nak hambat jin. Nak hambat jin daripada tubuh. Apabila kita tahu dah, kita cek dah, lepas tu kita nak hambat jin tubik daripada tubuh kita. Di antaranya boleh kita buat tu ustaz nak buat ni. Di antaranya kita baca ayat Ar-Ruqyah dalam air. Ni air. Air peralik biasalah. Air tawar. Air sajalah. Lepas tu di antaranya kita ambil minyak zaitun. Kita boleh beli kat kedai biasa. Kita boleh beli kat kedai biasa untuk kita nak mari baca ruqyah. Dalam harga dalam 105 sampai 180 kok gitulah sahaja. Lepas tu kita guna juga daun dara. Daun dara untuk kita nak tumbuk. Daun dara ni kita tumbuk, kita bubuh dalam bekas untuk kita nak buat mani. Air ada banyak sikitlah. Lepas tu daun dara biasanya kalau nak buat maninya kebanyakan tu orang duk guna 7 lah. Kerana 7 lah ni ya tak sikit sangat, tak banyak sangat, padan dengan air untuk nak mandi dengan kemkon hak daun dara ni dah. Maka ayat-ayat hak nak bacanya satu ayat suratul Fatihah. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga suratul Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang keempat suratul Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang kelima Qul a'udzu birabbin nas. 5 surah ni saja, 5 ayat ni saja untuk kita nak boleh fubat, kita nak buat ruqyah kita sendiri. Dan lepas daripada kita buat semua ni, supaya air, supaya air tadi kita baca dalam air. Tadi saya nak baca cara baca bagaimana. Tapi hak ni air ni untuk kita minum, minyak ni untuk kita minum, dan air dara tadi hak kita buat dalam bekas besar tu untuk kita mandi. Bagi orang yang kena sihir ni, kita ambil daun ni lah, kita buat sehingga rai-rai siapa jin tubik.
Lepas tu lepas daripada kita dengar, lepas daripada kita baca air dalam darah dah tu, kita baca dalam air, dalam bekas besar. Tapi dalam darah tu kita tumbuk dulu, bubuh dalam bekas air untuk nak mandi. Kita baca sudah, kita mandi, lepas tu kita mari baca suratul Baqarah. Dah, kita mari baca suratul Baqarah, baca sendirilah, baca wirid harian kita untuk mudah-mudahan jin nak keluar daripada tubuh kita. Dah, lepas ada ni ustaz nak baca cara buat air ruqyah, ayat-ayat dah. Lepas tu apabila kita nak baca, kita ambil mulut kita tak dekat dengan mulut air sikit, mudah-mudahan hangin mulut tadi tu ketup dengan air. Dah, tiap-tiap kali, tiap-tiap benda ketup dengan air tu, dia nak tukar molekul air selalu dah. Dah, nama lebih-lebih lagi ayat Al-Quran nak ketup dengan air. Dah. Lepas tu lagi baca dengan cara suara derah. Kalau kita duduk suara, kita dengar suara. Kalau ada orang lain duduk tepi kita baca orang lain dengar. Mudah-mudahan orang lain tak ada semabur kata kita baca gapo, ayat gapo. Ya. Dah, kita nak makan diri ataupun nak ikut orang lain makan pun boleh juga. Dah. Lepas tu saya nak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Lepas tu siuk dalam air. Lepas tu baca, boleh kita baca sekali ataupun 3 kali ataupun 7 kali tiap-tiap hak kita baca ayat-ayat tadi. Dah. Kalau nak pergi pandak pun baca sekali. Lepas tu kita minum. Dah. Lepas tu minum tu boleh minum sendiri ataupun minum orang lain, orang lain minum. Dah. Air ni juga mudah-mudahan dengan sebab ayat-ayat Quran ni kita baca, kita makan sendiri. Ya. Kalau ada jin dalam tubuh kita ni, insya-Allah Allah akan nak tolong dah. Nak buat tubik keluar. Biiznillah. Dan cuba hak saya duk terabuak tu banyaklah. Di antara hak saya duk baca ayat baca air ruqyah batu wak wiamani jin
sehingga jin gelepar, jin jerit, lepas tu baca dengan surah Baqarah pula baca dengar 3 hari duk dengar surah Baqarah, saya baca sud pula ataupun pia-pia baca sendiri wirid lahari sehingga jin tubik. Habis seduk cuba tu jin tubik. Kebanyakan jin tubik. Belum ada nak tubik, kebanyakan nak masuk Islam saja. Nak mengucap masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Itulah di antara pandak-pandak boleh ubat sendiri dah. Alhamdulillah, itulah. Dan malam ni kita alhamdulillah dalam majlis kita boleh kena jin, jenis-jenis dia dan juga gangguan dia. Lepas tu cara perubat dan yang agak atau penting lah dalam hidup harian kita ni apabila kita kena penyakit ni. Dan malam ni dan melalui kita beri maklumat Ustaz Ding, lepas tu kita beri cara pula. Dan alhamdulillah agak atau majlis kita saya haraplah dan berdoa kepada Allah dan supaya manfaat kepada umat Islam kita yang duk ikut dalam Chong Miftah kita ni insya-Allah. Dan di akhir ni dan sebelum pada kita nak selesaikan tutupkan majlis kita ni, saya serulah kepada pengikut kita ni dan boleh kita kongsi dan boleh kita tabarruk bericak dan untuk kita menyempurnakan Chong Miftah kita ni, kerana kita berhajat lagi dan bantu untuk beli alat-alat dalam kita nak menjalankan ataupun mengadakan majlis yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang sangat berfaedah kepada masyarakat. Sebab tu saya sokanglah, saya serulah dengan suara saya ni, seru kepada pengikut kita ni, haraplah kita sikit tak apa dah, sikit seorang dan insya-Allah dan kita akan cukup yang timingan kita ataupun anggota kerja kita berhajat ni kita boleh menyempurnakan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita boleh gunakan satu waiting ni dan untuk kita nak sebarkan dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Dan sebab tu di akhir ni dan apa saja malam ni yang ada silap salah dah kami berdua ni harap minta maaf. Lepas tu kita tutupkan perjumpaan kita malam ni, majlis kita malam ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.